Assalamualaikum. Sebelum kita start, marilah kita sedekan Al-Fatihah pada siapa yang telah meninggalkan dunia, yang masih ada dengan kita, dan untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. Dah, belum apa-apa lagi dah batuk dah. Tengah Bukan apa, sebab tengah nervous kan. Oh, okey, faham. Nervous satu. Okey, Wan. Aku excited satu. Bukan awak seorang, Wan. Bukan awak seorang. Saya sebelum datang tadi, saya dah tak tahu nak buat apa. Kau tak tahu apa, aku lagi lah. Sebab Tapi asyik aku dah prepare tau. Tak, kau nervous buat macam aku ni artis pula kau. Kau dah level macam tu lah. kan. Bukan artis lagi. Kau dah level macam level tu. artis lagi tadi. Kau dah level Tadi macam jangan tu, nervous. Bang. Kau buat macam betul kawan. okey lah. Jangan aku tumbuk. Tak, sebab aku ni die hard. Dia memang hardcore punya orang lah. Tu yang nervous sikit tu. Sebab kita punya guest ni pun Aku tahu sebab apa kau nervous. Sebab kau pernah try AI team punya bash-bash tak dapat kan. Sebab tu kau nervous dengan aku. Yelah, gila kau tak nervous. Dapat jemput kau pula. Okey dah tu gila. aku dapat jemput. Kalau ikut orang lain panggil langsung aku tak ambil. Kau tahu ni kira untung ni. Yang lain busy. Kira kalau tak ada payment pun aku tak apa ni. Sebab aku kesian. Bukan kesian apa. Kesian sebab tengok 95 subscriber kan. Sakit je. Biasalah. Kita orang kalau nak naik kau lain. Kau dah ketuk nama kat Sebab tu sana. dah aku datang untuk tolong kau itu je. Dia ketuk sub tu teruskan lah. Tapi sebelum tu dia dah ketuk nama dah. Sebab dia pun yang kuat daripada tim yang kuat. So kita ni pun siapalah kan. Yang channel kuat tu daripada Alif, bukan aku. Aku tak kuat pun. View aku pun lebih kurang korang je. Sama je. View awak tu dah satu. Tak, sekarang dah kurang dah. Ya ke? Ya, aku market dah turun. Sekarang turun sikit lah. Sebab dah lepas kahwin kan. Kau tahu lah. Kau dah cakap. Itu je. Kalau aku tak kahwin, aku pegang. Ya, sebab aku tengok sebelum kau kahwin, fenomena dulu lah. Bila kau dengan Aisyah. Okay. Dia gelar dengan partnership Malkosyaf betul? Yes. Video kan apa? Naik motor dengan Aisyah tu yang 1.2 million. Tu bukan 1.2, 1.7 saja nak pegang. Okey, nampak tak ada orang? 1.7 million. Million. Oh, million kat billion ni. Terlampau Yang tak tu angkat. first content dorang tau. Gila tak gila mana? Bukan, first content aku bukan motor, bukan. First content aku pergi tu mall mana tak. Ada kalau kau tengok video aku Kau seorang kan? Kau buat seorang tu Kan dengan Aisyah kan? Dengan Aisyah. Kalau video first aku dia bukan Aisyah. Dengan Aisyah. Itu dia sementara. Sementara masa tu. Mana lepas tu dah boleh bergaduh orang Jangan bucket kau suruh sini. Betul korek lah. Betul korek. Kau dulu pakai spek. Aku tak pernah lagi pukul orang pakai spek sampai pecah. Aku boleh buka. Kau buka apa? Tapi aku nak pakai tak? Okay. Tak lah. Okay. Aduh. Tak ada perlu apa introduction Tak ada. Kau cakap macam kau kenal lah ni Mal Kodok, salah seorang talent daripada I-Team. Halo guys. Tapi sebelum tu dia dah memang famous pun. Siapa yang minat motor pun dah tahu ada ni. Betul. Kita boleh anggap diri kita YouTuber ke sebab Tak, kita belum lagi tu. Kau dia bukan level YouTuber. Belum lagi. Belum lagi. Belum. Itu macam 95 subscriber tu dia baru macam video intro. Apa panggil? Baru pembukaan tu. View ni bandingkan dengan view kita 300. paling tinggi 300. Mana ada orang post YouTube view sehari 300. 300 je. Orang busuk-busuk pun 300,000. Kalau 3,000 tu okey lagi lah. Bagi aku 3,000. Ini 300. Kalau kau buat majlis 300 orang tu pun tak crowded gila. Betul. Aku sokong kan statement kau ni. Okey, aku boleh bagi statement ni. Kalau macam contoh 300 orang tu datang dekat kau, berapa orang je yang tekat gambar aku rasa? Aku ada dua. Aku seorang lah cukup. Aku rasa member sendiri je. Member je datang. Betul kena semua. Tak apa. Betul kena. Tapi tak macam ada. Tapi bagus lah. It's good for us ber. Tak, baru nak claim diri YouTuber terus kena. Kita biar tunduk dulu.
Tapi tak apa, kau boleh usaha slow-slow naik sikit. Sama macam aku Pelan-pelan juga. naik, pelan-pelan naik. Jangan sampai penyanyi lagu Aku tu. pun dulu bawah naik gitu. Betul. Lepas tu turun. Sebab dia tak semua naik, lepas tu turun. Biasa lah tu. Itu dalam konten kau pun kan lah dalam konten kau lah, dalam konten Abang Alip pun bukan je kau tak perform pun aku tengok. Okay, kalau kau cerita pasal perform tak perform ni, dalam konten ni kalau aku boleh cerita lah kan, aku ni dia tak, kadang-kadang ada setengah video Alif post kan, kau tengok dia ada yang aku perform, ada yang aku tak, dia ikut. Dia tak semua konten kat Okay, dalam tu aku boleh kecap benda dia. Kau tak boleh. Apa nak cakap kau ikut kira macam kau ikut mood ke macam mana? Dia bukan ikut mood. Dia kata, okay, kalau contoh satu konten ni kita buat konten yang macam contoh JJ Sentap ni okey aku power dia bahagian ni. Kalau tiba-tiba masuk bahagian ni aku kurang sikit. Jadi aku kurang cerdik kat situ. Bila aku kurang cerdik aku jadi bodoh kat situ. Aku nak buat ni. Kau pick up line kau memang out lah. Pick up line memang out lah. Dia ada satu lagi. Aku kalau kat dalam tu paling out adalah debat. Betul. Weh, debat aku kalau debat ada pernah satu konten tu. Masa tu debat. Masa tu aku baru lagi masuk. Baru jadi talent permanent lah masa tu. Debat. Kiranya aku ni dah lah jenis diam. Lepas tu debat pula dia pilih kursi kan. betul. Lepas tu tiba-tiba semua naik pilih kursi. Ada orang setuju dengan tak setuju. Lepas tu semua bagi setuju, aku duduk seorang tak setuju. Lepas tu aku dah jam 20 orang nak lawan seorang. Berkicap lah. Berkicap. Episod mana je aku tengok balik. Orang edit. Tak, mula-mula dia masuk permanent. Kalau kau tengok kat TikTok, kau tulis je Mal Kodok Aura, nanti dia keluar lah kat TikTok tu. Memang kalau kat gambar tu dia orang tengok, uish auranya Mal lawan 1 lawan 20. 20 gila. Sekali kalau kau tengok konten aku krik. Apa dia orang cakap semua aku diam. Tidak lawan lah. Jadi out. Tak boleh Tapi kicap. kau JJ aku minat tu JJ Sentap. Dia dengan dia punya kawan-kawan dia tu si Syami tu lagi mulut puaka siap dia tu. Dia memang mulut puaka. Syami memang ni dia tak ada. Syami ni dia mulut puaka dia puaka tapi dalam masa yang sama dia lah meriahkan konten. Betul dalam konten Kalau dia tak ada, dia tak hidup kau tahu. Syami. Tu kau andai katalah Syami tu dah dirilis macam mana lah. Dirilis. Ulang. Dirilis. Kalau dia rilis tu lain. Macam saya. Dia ada 3 perubahan. Dia rilis dengan di iblis. Kau dia rilis, dia iblis. Kau ngajar. Takut bunyi dia rilis ni. Aduh. Tapi Syami memang Dia kalau lah dia tak pembawa. ada lah dalam konten balik memang sunyi lah. Dia sebab dia pembawa kan. Dia pembawa. Dia ada part serangkai ni. Kau tahu siapa? Syami, Kanda, Lagi dua? Mak Kodok, Lagi? Amri. Apa? Bukan. Noah Sejarah. Ni tak tengok ni, tak buat research ni. Bukan. Kali tengok. Sebab aku kaitkan dengan yang dia punya partner konten. Partner sekarang dia dengan Lokman lah. Aku sekarang dengan Umar. Kau betul-betul tak kecap langsung pasal AI team. Kau panggil AI team, tengok pun tak kau. Tengok tapi tak sempat. Tapi betul lah. Kau macam aku juga. Dulu masa aku masuk AI team, sebelum aku masuk AI team, aku mana ada pernah tengok konten Alif pun. Memang aku tak pernah tengok. Aku just tengok dia dulu masa time zaman-zaman Alif Buat short short film. Short film. Short film tak Masa sempat. zaman dia short film je aku layan sambil makan. Lepas dia buat short, dia buat apa ni? Tengah-tengah Trailer ni aku langsung tak layan. Dah tahu tiba-tiba aku dah masuk. Masuk tak nak kena layan lah. Pakai kabel. Agak sikit pakai kabel lah. Aku tak pernah pakai kabel tu. Awak berani Memanglah ada kawan aku dia ada Syami tapi aku tak pernah guna kabel ni. Orang yang cakap aku ni guna kabel. Tak, aku just tengok netizen yang berkata. Aku pun jadilah salah seorang netizen tu. Kau jadi kau yang selalu kecam aku. Aku lempar bantal lah. Salah seorang Dia salah seorang ni. Kata Tak, aku tak. Ni aku tak komen. Aku cakap dalam hati. Dalam hati padahal dia yang buat fake account Arsenal FC tulis. Weh Mal Kodok apa kau ni Barwa tulis kan. apa ni Mak Rempit join KIT. Tak ada. kau kan. Tak pernah nampak komen tu. Sama ni Mak kantoi Rempit tadi. join. Lepas tu Why one? itulah aku apa? tengok daripada seorang macam mana aku nak tanya lah kau Malan. Okay. Macam mana kau terfikir kau boleh jadi seorang
yang macam ni sekarang. Daripada Mat motor. platform TikTok ke YouTuber. Oh, kau belum cukup, korang dua belum cukup kenal aku lama ni. Oh ya. Aku cerita daripada awal lah. Dulu masa time sebelum aku TikTok, aku ada satu kenal apps Bigo ni. Dulu aku naik dekat Bigo ni. Bigo Live. Dulu sebelum asal dia awal Kanda yang masuk AI dulu. First. Tapi dia masa tu dia tengah Bigo dengan aku lagi masa tu. Dia tengah Bigo dengan aku, Noah, Ryan, kalau Ryan, kenal Ryan lah. Kenal. Ryan, tu semua daripada satu apps yang memang dekat Bigo tu lah orang panggil, dekat Bigo tu. Masa tu zaman-zaman tu konten aku memang sampah gila. Sumpah sampah gila. Ini aku tak ada tapis lah. Memang tak ada tapis ni. Dulu aku masa dekat apps Bigo tu, kau tengok aku fikir dia ada kalau macam lawan-lawan tu kan fikir dulu aku akan borak-borak dengan tetek. Macam gitu. Buka tayang lah. Betul. Memang goyang, bukan kata goyang, pernah buka terus. Tunjuk. Masa zaman tu. Payung tadi. Aku tak boleh nak payung. Kalau aku payung ni penuh kat trik ni. Manalah tahu. Dulu boleh lah. Ingat boleh lagi. Dulu masa tu memang zaman-zaman macam tu. Dulu macam fikir dong kalau kalah apa semua dong. Kalau teruk dah Bigo ni. Pernah. Dia bagi memang macam bagi punishment kat TikTok live juga ah. Ya pernah. Sampai Aku kita pernah lah. sampai mandi air longkang dulu. Ya air longkang najis. Air najis tu. Lepas tu kencing, main dengan kencing. Kan dia pernah cakap dia pernah minum air tandas tu. Aku zaman Aku tu kalau air tandas aku tak pernah lagi kalau air tandas. Aku buat orang pernah lah air kencing tu. Buat orang mandi air kencing. Dulu memang kalau platform tu memang teruk lah. Kalau perempuan, benda-benda yang pelik-pelik semua dekat Bigo tu. Lepas tu Kanda ni dia terfikir masa tu dia dapat challenge untuk join AI team. Maksudnya orang bagi dia gift ke apa, aku tak silap aku lah untuk dia try AI team. Masa tu lepas tu Kanda dah try, lepas tu tiba-tiba dia dapat. Bila dia dapat, dia pergi ke sana, dia dah tak main benda ni. Masa tu lah baru dia kenal TikTok apa semua. Masa tu aku tak pergi lagi ke TikTok masa tu. Aku kat Bigo lagi. Aku dengan dunia tetek aku lah. Aku memang dengan dunia tetek aku. Aku memang sehari tu kalau tak tengok tetek memang aku tak boleh. Memang tak boleh aku. Aku jadi macam Gian. Macam oi tetek aku lah. Kira tetek dia macam dadah lah. Ya memang jadah aku. Dadah kau tu. Memang paling teruk lah tu. Teruk siap. Kau bayangkan aku paling susah lah masa tu dah aku main tetek apa semua gitu. Mak aku pula duk tengok live aku, kau tahu. Mak aku tahu di mana datang duit apa semua. Kadang-kadang mak aku punya aku nampak nama mak aku ni Izan tu. Dia bubuh nama akaun dia pun bubuh nama Izan. Sekali dia komen, anakku buat apa tu?" Aku pun sebagai anak pergi block mak aku. Supaya dia tak tengok aku nak tengok tetek tu. Kau faham tak? Kalau kau bahkan mak kau nak bagi mak kau tengok. Takkan aku nak bagi mak kau tengok aku tengok tetek. Betul tak? Tengah sedap. Kalau bapak kau maybe lah. Betul lah tengah sedap. Betul. Kalau bapak kau maybe lah. Kalau bapak kau ada kat dalam tu, biarlah bapak aku pun lelaki juga. Sama-sama tengok dengan bapak. Dia macam tu lah. Betul. Lepas tu lepas aku dah dengan dunia aku tu semua, aku pun rasa macam dia dah macam tak boleh jalan lah. Dia dulu boleh buat duit, tu give apa semua. Bila give tak boleh jalan, Kanda ni dia maksa aku dulu. Masuklah TikTok, pergi TikTok, lari TikTok. Masa tu Ryan, Noah semua dah lari TikTok lah. Diorang hari-hari tau. Betapa best ni aku dulu friendship aku dengan diorang. Diorang datang kat aku hari-hari masuk Bigo. Walaupun diorang dekat TikTok dah, naik kat TikTok masa tu. Diorang datang naik visit aku dah lama, tinggal Bigo sampai bila nak macam ni kan. Diorang buka mata aku. Sampai satu hari tu aku macam fikir, apa salahnya aku cuba kan. Aku pun pergilah cuba masuk kat TikTok tu. Lepas tu lah masa start aku main kat TikTok tu lah baru naik sikit-sikit daripada motor apa semua. Start tu naik. Macam tu lah. Baru aku masuk dunia platform TikTok. Dia bukan terus direct macam gitu daripada TikTok tu ke YouTube. Aku pun kenal kau memang daripada platform TikTok. Tak sangka lah kau daripada Bigo. Sebab Bigo ni macam akulah. Personally memang anggap Bigo ni adalah tempat maksiat betul. Kalau kau dah kata maksiat tu, aku dulu boleh jujur lah kata kat kau ni, aku ni adalah toke ayam. Aku adalah guru ayam. Yes. Betul. Nak perempuan cari aku, dulu. Aku memang bukan kata riak. Memang baik. Stok simpan tepi lah. Ya, memang stok simpan tepi je. Sampai mak aku pun balik pernah halau aku rumah. Pernah halau kau jangan balik rumah kau ingat apa? Ini rumah pelacur. Kau buat macam ni balik rumah kau tak malu ke muka mak ayam ni. Aku pernah dulu dengan mak aku macam tu.
Sampai kena marah. Sampai macam tu sekali yo. Bila Amal lah jumpa jalan kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia pergilah platform TikTok. Sebab itu pun dah bila dah kurang kan dia punya ya. tu. Kawan-kawan dengar ajakan kawan pula. kanda pun semua, so nampaklah jalan kembali tu. Tidak dia tersesat lagi tu. Hai, kau saiz 5. Saiz 5. Awak berani betul lah ini Nampak Tak dah tengok. Oi, besar lagi. Okey. Boleh nak ukur lah. Oi, besar lagi dia. Sebab dia pakai cincin. Hari aku suruh budak aku turun, ambil ni buku 5. Okey, yang tu memang awak kalah. Tak boleh buat apa lah. Itu sekali nombor aku tidur. Ni bukan biasa-biasa Mal. Tak adik. Lepas tu macam mana je? What is your turning point? Pasal YouTube. Pasal YouTube. Okey. Macam mana? Okey, macam mana? Okey, kita cerita pasal macam mana lah start aku masuk AI lah apa semua. Kan aku cakap Macam mana tergeraknya hati tu. Okey, tergeraknya hati nak masuk AI ni dulu Kanda masa kan aku dah cerita kat tadi kan. Yang Kanda dah memang dekat AI. Masa tu aku belum lagi kat AI, Nuah pun belum. Ryan memang tak masuk Betul. masa tu kita orang selalu pergi bercuti. Aku, Kanda, Nuah apa semua. Aku ni dulu rapat dengan Nuah. Kalau dalam orang panggil kroni. Dalam kroni ni aku rapat dengan Nuah. Lepas tu kita orang akan selalu pergi bercuti tiap-tiap bulan. Bukanlah tiap-tiap bulan maksudnya. Dalam 3 bulan tu sekali ataupun 4 bulan sekali mesti akan pergi. Dan masa tu Kanda akan shoot konten dia. Dia akan shoot konten dia apa semua. Masa tu aku perform dekat dalam konten dia. Aku ni orang dah memang nampak aku dia netizen nampak ni siapa Mamat ni. Muka tak payah buat lawak pun dah gelak dah orang cakap. Tak payah buat lawak pun orang dah gelak. Tengok muka pun dah boleh jadi. dia masuk hari tu konten Abang Alif. Aku tengok, weh ni siapa? Aku dah tergelak siut. Yes, buat benda tu ke? Time first pengenalan apa sementara tu tengok. Weh, gugup betul macam aku masa mula ni. Ya, aku memang gugup gila masuk AI masa first. Weh, tak boleh. Dia jadi nak cakap pun bergigil. Sebab sebab kita tak biasa dengan orang lagi kan. Kita pun jenis malu. Diorang pun ada nama juga. Walaupun masa tu aku tahu je base aku kuat. Follower aku ramai sikit daripada diorang, ada yang setengah lah maksud aku kan. Boleh beat diorang je, tapi aku tetap rasa gugup tu. Kita manusia ada rasa gugup. Ya, Mesti nervous lah. Macam kita lah. Tak macam aku. Macam kau tadi dua ekor jumpa aku tadi masa sebelum masuk podcast tadi. Weh, gigil lah aku jumpa budak AI team. Nampak? Macam artis. Macam kita lah. Sampai sekarang. Tapi yang ni kau tak gugup lagi kau? Tak. Dia sebelum dari rumah lagi dah tu. Oh, dah gugup awal lah. Dah awal lah. Macam Okay, lepas tu jumpa. masa time aku dah perform dekat sudah. Sikit sikit. Kau sembuh air. Jangan. Kau sembuh, aku sembuh. Takkan pokal mahal bayar kosong kan? Air kosong je mampu. Aduh. Jagi. Okay. Jagi. Okay, lepas tu masa time aku dah perform dekat konten Kanda tu apa semua, orang netizen dah nampak masa tu. Orang dah start edit aku apa semua. AI kau tahu lah, fanbase AI ni kan ada banyak edit si orang kan. Fanbase orang kuat. Lepas tu tiba-tiba Alif buka untuk batch sementara. Alif buka batch sementara ni baru first time. Betul. Masa tu baru kali pertama lah maksudnya. Aku orang yang pertama masuk. Kalau ikutkan dia nak buka yang permanent betul. Tapi siapa si Atikah yang suggest untuk buat sementara. Yelah maybe lah. Aku tak layan diorang sangat. Betul. Masa time Atikah tu ke apa aku memang tak layan. Aku layan tengok aku. Aku pun kalau tengok konten Alif pun tengok je. Tengok muka aku je, part aku. Aku tak tengok part orang lain. Aku tengok part aku je. Mana part aku ni. Kalau premier aku tak boleh skip. Aku terpaksa lah layan dulu. Dia macam tu lah. Kan tak premium. Kan YouTube tak premium. Aku memang tak premium. Aku walaupun YouTuber memang tak premium. Lantak aku nak kena bayar pula tiap-tiap bulan. Buat tambah kau bimbel ni. Pening kepala aku. Kau tengok. Mana kau ada YouTuber ni pun tak subscribe YouTube. YouTube premium lah. Tak subscribe YouTube kau tak subscribe. Memanglah aku tak YouTube lagi. YouTube kita kan. Aku YouTube kau sembang pacak ni. Sebab 95 kan tunggu naik 200 baru aku subscribe. 200 orang support. Wajar. Tak nak naikkan satu. Apa kita biar pelan-pelan naik. Tak boleh kita slow. Mungkin dengan adanya kehadiran seorang Mal Kodok, muka macam kau.
boleh menaikkan kita punya YouTube. InsyaAllah. YouTuber kot. Tak. Dia Okay. banyak ilmu daripada kita. Betul. Boleh, aku tak ada masalah. Kalau aku jamin lah video ni akan 100k ke atas lah. 100k ke atas. 100K Ya. Ui. Betul. Amin. Aku boleh jamin lah. Ini aku jaminan aku lah untuk korang 100k ke atas. Budak AI lain. Tu lah. Okay. Dalam plan, dalam kepala otak Syam dengan ganda. Tapi dia ada podcast ni borak 3 line. Dia orang borak 3 line. Tak apa, tu buat diorang punya podcast. Ni kita punya. Mungkin kita boleh collect dengan dia punya podcast. Boleh. Okey, lepas tu aku sama cerita. Sama. Sebab berat sama sangat tadi. Macam mana nak potong kan? Iklan. Kau nak sambung kan tadi? Dia tak boleh pandang sangat nanti. Kan okey. tadi aku nak sembung tadi. Sorry. Tak apa, tak dah. Okay. Lepas tu masa time diorang dah edit start aku edit aku apa semua. Lepas tu Alif pun keluarkan statement kat TikTok dia macam cari talent sementara. Lepas tu aku pun macam diorang ramai DM aku cakap try mal. Lepas tu dekat konten Abe pun konten Alif pun bukan Alif, konten Kanda masa tu. Tak silap aku, konten Kanda. Dia tulis suruh mal request apa semua kan. Aku pun apa lagi, tentu buat video pertama aku. Kalau kau tengok kat TikTok, halo nama saya Mal, saya nak join dekat TikTok. Ada nampak. Aku buat video tu random aku ke tepi. Orang bapak Tak, banyak tepi ni. jalan tu masalah. Tepi jalan. Tepi jalan. Duk itu nama saya Mal, saya nak join betul-betul betul masuk JJ tiba-tiba. Masalah 3 kali tak silap. 3 kali kan. 3 kali apa? Buat video. Tak, dia sekali. Aku first time aku buat video first time tu dapat masa tu. Ni first batch untuk 2024 kan. Dia senang cerita lah. Aku cakap kan, mungkin sebab aku dalam konten Kanda, Alif dia tengok konten Kanda. Dia maybe nampak aku kat dalam tu. Jadi dia macam tahu, budak Mamat ni walaupun muka tak seberapa tapi berbakat. Boleh punchline dia padu. Dia tak payah buat punchline, tengok muka dah punchline. Tapi Dia punya dia ada ni lah something Kelebihan lah. Ada something lah yang tapi abang nampak. itu kelebihan, kekurangan kau tak nampak. Banyak. Inilah aku nak cerita. Bukan ini kekurangan untuk daripada segi aku bila masuk lepas aku dah request lepas tu tunggu dalam 3 hari masa tu. Aku dah tak expect dah benda ni aku akan dapat. Masa ni aku dah macam expect lah sebab masa tu view aku antara semua yang best aku yang paling tinggi masa tu. Betul. Naik. Masa tu lepas tu pum dapat DM lalu 3 hari kot lepas tu. Bagi nombor Alif mesej aku. Alif mesej aku. Time tu aku dah berjerit. Yes. Sementara aku pun hari yang aku masuk AI tu. Time tu lah macam kau tengok video tu yang aku gigil. Itu lah. Tu memang itu bukan buat lah tu memang betul lah. Itu memang itu betul gila. Tengok budak-budak tu. Kau lah Mana nampak tahu kan konten. Tak ada memang gigil betul-betul lah. Kau duduk dulu tengok gigil tak gigil. Silat terkencing kau tahu. Nak try tak tahulah. InsyaAllah boleh dapat. Tapi kalau ada Saya tak boleh sebab saya dah boleh katakan baik-baik. Abang Alif ada buka balik ke untuk So sementara far tak kot ada apa-apa lagi lah dengar. So far tak ada. Belum. Dia akan buka kat. Dia selalu bulan-bulan 9. Dia 9, 10, 11, 12. Itu Awak try lah. Try. Saya belakang lah. Boleh. Tapi kalau boleh jangan muka macam ni. Biasa Alif ambil. Alif akan ambil dia untuk jadi workshop dia. Repair basikal dia. Kau nak kata muka aku ni macam kau lah? Ya, bukan. Muka aku ni memang muka-muka pelakon, artis. Yang Dia cakap muka dia boleh jual. Muka awak Ni tu tak muka aku lagi boleh jual pada dia tau. Sebab tu lah kau duduk kat sini, aku duduk kat sana. nampak tu. Nampak. Sakit. Saya tak kena. Saya tak kena. Tadi kau dah kena dah banyak. Aku dah kena. Tak, yang tu kena berdua. Kita kena tembak dia pula ni. Macam tu lah pengalaman aku kat AI. Tapi alhamdulillah lah apa aku masuk AI ni bukan nak kata 100% berubah memang semata-mata. Betul. 100% lah boleh cakap. 100. Memang kehidupan aku lepas duduk AI ni dia lain sikit lah. Dulu aku masa sebelum masuk AI dulu aku ni dia tak ada tempat. Dia tak ada tempat. Maksudnya aku ada nama. Tapi tak semua orang nampak aku. Betul. Yes, aku dulu masa time dulu aku 300,000 sebelum aku masuk AI dulu. 300,000 follower aku. Masa tu pun review memang tak pernah ada lagi. Serius? Tak pernah. Aku walaupun view TikTok aku main ratus ribu, 400,000 contoh sekalipun, 500,000, tapi orang memang tak pandang aku masa tu. Orang akan pandang aku ni macam Mak Rempit biasa, bodoh macam tu je.
Sebab Ada je tu dia lah. mungkin Kira tengok yang background kot. pepek review Dia tengok tak ambil background. tahu Lepas tu lah. aku dengan pakaian aku selekem maybe dulu. Sebab masa zaman kalau kau kenal aku masa tu zaman-zaman aku dengan Anik tu. Anik. Anik ni dia budak. Okey, kau tak tahu. Okey, aku start naik betul-betul jujur lah dengan Anik tu. Ada seorang budak. Nak kena recover balik pula Dia otak aku. banyak sangat ni. Aku Dia banyak yang sangat. betul-betul naik meletup pasal Anik. Oh, ya. Awal sebelum aku AI. Hmm. Ada seorang budak kecil. Dulu dia pernah viral dengan aku pasal ajak aku pergi sembahyang subuh. Masa tu, yes. Pagi. Bagusnya budak tu. Budak tu apa cerita sekarang? Budak cerita budak tu dia macam gitu je lah. Aku dah terbiar dari pula. Ah, Sekarang aku tak tahu jadi gelandangan ke apa. Kacau lupakan kulit tadi. Bukan kacang Oh, semalam aku jumpa dia aku ada video. Aku tak pernah lupa dengan dia. Kau jangan nanti netizen hujan. Awak betul berani Berani. Saya berani ni. Yang kena hadap nanti saya. Tak apa. Lepas tu lepas pada aku naik dengan budak tu lah, lepas video aku viral masa tu, viral dengan Nick yang dia main subuh apa semua, pada start malam tu sebenarnya aku bagi dia mercun. Masa tu bulan puasa aku viral. Aku tak kenal pun dia ni, Anik ni. Aku tak pernah kenal, dan aku belanja dia mercun. Aku tengok dia seseorang je, tengok orang main mercun apa semua. Budak tu apa? Umur budak lagi. Memang budak? Memang Budak-budak budak. Dia masa tu aku kenal dia baru darjah 1. Uish. Darjah 1 Darjah 1. Nampak tak? Sekarang dia darjah 3 sekarang. Aku kenal dia dekat 3 tahun. Nampak tak? Mal kodok memberi macam budak-budak. Nampak tak? Aku gentle kawan dengan budak-budak. Aku memang kawan dengan bocil. Janji duit masuk ke? Wah, Aku ini memang yang guna kita nak. budak-budak tu. Betul. Guna selagi boleh. Janji dapat duit. Janji nampak sekarang aku dapat duit. Tak. Nampak tu. Riak dia. Nampak riak. Nampak tu yang dia mengutuk-utuk kita tadi tu. Awak tak tengok tadi kereta dia pakai apa? Itu dia kan. Itu dia. Itu belakang kita. Oh, kita mesti Aku tak pernah review tu. Orang tak pernah tahu tu. Tu, cakap kereta je. biasalah. Bila kita di macam mana nak cakap ada ayat dia tu. Apa tu? Macam Tak, lama sangat. hilang. Hilang. Tadi ada. Ada apa? Hilang ingatan ke apa? Kejap. Dah tak ingat Short dah aku nak term tanya. memory. Wah, ini host yang paling pelik ni aku nak tanya. Ini podcast yang paling ni lah. Aku malah nak cakap lagi kan tak ada sensor-sensor lu juga. Tak ada kau cakap. Paling tahi lah senang. Sebab benda tak prepare banyak. Kita orang prepare sikit Dia ada ayat aku tadi tu dia dah sampai. Sampai. Dia macam Bila kena sampai. potong tu hilang. Dia sampai dia accident. Oish. Accident tu hilang lah. Hilang terus. Kalau accident tu apa kata aku jadi host kau duduk sini. Jangan. Aku yang interview kau. Macam mana? Jangan. Awak sekarang yang guest. Aku guess. Kau host silap lah. Biasalah tu. Sebab tiba-tiba host lupa ingatan. Aku jadi macam Dia kejap je. Sekejap dia ada baik balik. dia host kan. Kalau ada balik aku tanya. Lepas tu macam tu lah cerita dia. Ada lagi? Kenalan Nick tu apa semua. Start tu aku dah naik. Video tu pecah 10M. Ush. Video tu kat TikTok 10M mat. 10M, nanti aku Video tu like aku 1M lebih. Tahun bila? Dia 2 tahun lepas. Masa tu aku baru naik kat TikTok sebelum lagi aku AI. Video masa tu akaun pertama aku. Awak nak tengok. Ikut Awak nak tengok. Awak nak tengok. Tak. Tapi ada je akaun aku post balik. Video lama video lama kena korek. Kalau video-video baru kan. Nanti kita korek. Masa tu start tiba-tiba aku live. Masa tu puluh ribu lah masa tu. Aku live dengan si budak tu. First video aku live dengan dia 26,000 rasanya. Weh, tak kena ni evaluation. Tak. Masa tu aku dah start naik dengan dia. Dia masa tu tak ada lagi. Dia rule dia tak ketat macam sekarang. Sekarang budak kalau TikTok dia ketat. Dulu tak aku Dulu live dah ada. Dulu aku live dengan budak ramai gila. Kalau kau buka TikTok kau tulis je Mal Kuduk dengan budak-budak penuh. Aku dulu hari-hari memang live aku, konten aku dengan budak-budak orang akan tengok suasana petang tu dengan budak-budak. Orang suka aku dah belanja dia orang apa semua. Start tu aku naik gila meletup masa tu. Aku pun nak try buat lah boleh dengan budak-budak tapi tak lepas lah sekarang. Tak boleh. Kau kalau macam kau dia muka macam muka Nak cakap aku muka pedo. muka pencabul. Cakap pedo. Tak boleh dia jadi sexual harassment. Sexual harassment. Ingat tak disebut Dia tadi. tak boleh kena tangkap benda yang. Jangan. Bahaya Sexual dia. harassment. Muka aku dia kata muka macam bol. Agak sikit. Dia nak cakap aku tadi di release tu pun salah. Tak boleh. Aku memang kadang-kadang aku berbelit bercakap ni. Lidah dia lidah ular. Dia memang pelik lah.
Sama lah, sama. Sama. Oh, sama ke? Sama. Kira kau kembar dia lah. Dia kalau dia mengata, dia kena juga. Kembar. Dia bukan kembar. Mak tengok je kembar kau. Oi, ni kalau nak Kena betul. Oh jangan, buka. Takut loh, seram tu. Lebih baik pakai je daripada buka. Kau takut kau jumpa budak-budak pun lari tu. Kenapa Kau ni pula? jenis ni menggigit ni. Betul, aku dah cakap. Sebab kau aku tengok macam tapis. Tak payah tapis, cakap je menggigit ni. Dia boleh lagi. Ni tak boleh lah. Tak boleh. Aku memang budak-budak memang Tapi kalau kat luar lain, macam lain tak, aku memang budak-budak suka aku. Tak tipu. Kena tunjuk bukti dulu pun. Betul, Pai. Anak buah aku, Mai. Yang cakap awak punya anak buah, saya pun sama. Anak buah aku semua pergi jumpa aku. Lah. Muka macam ni boleh jual. Awak bawa satu lah. Bawa satu boleh jual tau. Bawa satu boleh jual. Boleh jual Okey, betul. Teruskan. Tak betul. Aku macam tak wujud betul. Aku okey. Salah ni. Kita kena tanya dia lagi. Macam korang guest aku host. Tak apa aku okey. Sorry. Macam tu dia kena tanya kita. Asal lah nak tanya kita tanya dia. Okey, apa pengalaman hidup kau Boleh ceritakan sedikit pengalaman tentang kehidupan korang? Macam mana korang boleh terciptanya Sembang Pacak ni? Yang mempunyai 95 subscriber. Tak, dia pekat tu mesej 95. Kena sebab memang itu adalah reality dia. Sebab apa aku cakap 95 ni? 95 ni aku nak bagi korang rasa macam aku tak kira lah korang ni terasa ke tak terasa. Betul. Daripada terasa, kalau contoh korang terasa apa yang aku cakap, daripada situlah kau rasa kau nak buktikan yang kau boleh buat benda tu. Macam aku dulu orang cakap ni macam ni change ni. Sekarang aku ambil benda tu sebagai bahan bakar aku untuk naik. Betul. Gitu lah. Kita ni kena tengok kan netizen ni walau dia tengok dia punya. Okey, awak bakar lagi. Oh jangan. Bakar. Kau percaya tak komen ni kejap lagi penuh ni kecam kau. Gentle. Kecam lah Amai. Yang berdering handphonenya kat sini. Yang kecam ni Amai mungkin aku. Emang kena kecam. Kecaman tu bagi Okey lah. biasa. Kecam okey lah. Dah, bagi dia habis dulu, baru kita tanya keluar. Keterlaluan. Kau tengok sampai aku lupa dapat mana tadi. Kau hilang kata enggak? Aku hilang lah. Semua tu tinggal dah budak. Part mana tadi? Part live dengan budak-budak. Part live dengan budak. Lepas part live tu dengan budak-budak 26,000 tu semua. Masa tu lah aku dia start mention tu. naik. Dan aku masuk AI. Dalam macam perjalanan tu tu juga dia macam tu. Dulu memang orang langsung tak pandang aku langsung. Tak, sebab Man memang dia ada bagai. Lepas dia aku masuk bagai AI ni lah. Orang cakap aku masuk AI ni lah. Orang baru nampak ini nak ambil. Betul. Padahal dulu dia pernah je yang sebelum-sebelum ni kan. Ada yang mesej aku apa semua. Aku chat tak balas. Padahal dulu macam sebelum aku masuk AI harga macam contoh rate orang panggil rate lah. Rate aku berapa je aku minta dia orang. Kadang-kadang pernah aku satu video tu aku minta sampai 100 je. Satu video je untuk buat. Padahal aku tahu je posting aku 200,000 ke atas mesti wajib. Sebab aku live live dengan post video sekali. Tapi orang tetap tak nak. Dia macam 100 tu ambil lah. Patutnya aku pernah buka 500 orang tak pernah ambil. Dulu inanya aku. Sah orang cek rupa. Orang cek rupa. Macam kita lah. Dulu ni aku rupa dah tak ada. Lepas tu kan yang macam produk-produk ni langsung tak pernah ambil aku. Sampai sekarang Sekarang bergeput. Sebab kau dah ada nama. Sebab ada nama je. dia ambil nama tu. Ini dunia entertainment lah. Memang tak ada nama Itu je. sebab dia getuk kat nama balik. Balik tu function dia. Sebab tu kau panggil aku. Nak getuk nama pula. Kalau aku tak ada nama kau tak panggil. Sebab tu. Tak. Masalah kaya pula. Bos Sembang Pacak ni nak ambil dia. Kaya. Kaya. Sembang Pacak punya bos mesti kaya. Kaya. Mesti rupa dia tak handsome. Memang. Ya ni. Weh, tak handsome teruk weh. Tak handsome kan? Wih, bahaya ni. Kalah kau Mal. Dah lah cakap melalut lah semua. Kau lagi handsome daripada dia. Memang jauh. Ini kalau orang tengok Tak boleh, dah kahwin. Oh, Dah kahwin. lupa. Dah kahwin. Dah kahwin. Dulu. Tak dah ada 2-3 bulan lambat lah. InsyaAllah. Lepas tu masa time aku masuk AI tu, lepas aku masuk AI tu lah baru startnya first partnership aku. Tapi sorry aku nak tanya. Waktu kau partner tu kau memang dah dengan with your wife lah waktu tu. Belum, aku tak kenal dia lagi. Aku kenal wife aku ni dia dalam masa yang singkat gila. Dia lepas keluar sementara. Lepas keluar sementara. Oh ya. Lepas tu. Dulu bini aku ni dia act
bukan X aku. Yelah X bukan XY. X. Cakap yang betul. Apa Tak nampak lu, tak nampak lu. Kalau Apa kerja tu? aku X-Staff. Lama nak kerja tangkap tu tu. lah. Betul. Time tu Mal tengah cek. Ini start motor tak hidup-hidup ni. Aku tengah cari staff. Aku buat story IG. Siapa nak kerja dengan aku, tiba-tiba dia DM aku. Dulu aku pernah try dia, tapi aku tak pernah dapat masa tu. Berapa kali? 3-4 kali kan? Otak kau bukan 3-4 kali, 3 tahun. Gila. Aku try dia lama weh. 3 tahun kau try 3 dia tak tahun. dapat apa? Kata aku chat tak pernah balas ya. Tak pernah balas. Tak pernah balas tu. Macam mana Macam mana boleh tergeraknya hati tu? Dia time dia balas, kau tahu bila bila dia time balas? Time dia balas tu masa dah 3 tahun lepas tu. Dia ada buat story. Jual nasi ayam masa tu. Okey, nasi Okey. ayam. Aku pun pergi Batai nak order 3. Dia wah duit ni 3 kan. Set lah 3 kan. Melalui itu lah. Kisah penciptaan tu bermula daripada nasi Nasi ayam. Nasi ayam 3 nasi ayam tu dihantar kat rumah aku. Masa tu lah aku dengan rambut merah aku macam acah-acah macho kat depan dia apa semua. Nama Kan. TikTok wife kau apa? Handsome. Nini handsome. Nini handsome. Lepas tu memang masa kau kucing. tu lah terjadinya aku macam tengok dia jatuh cinta ni. Tapi aku tanya dia tak suka aku. Itu bini aku. Tapi tu dulu sekarang dah kahwin kan? Yelah lah. Aku cerita time tu. Time tu langsung tak pandang aku. Macam mana Wal? Tak apa, benda dah dapat. Dah modal habis, duit dah tak ada. Baru nak kerja dengan aku, baru pandang aku. Pandai. Anda tak takut tidur luar malam ni? Itu dah tidur luar lah. Balik memang kena ni. Itu dah tidur luar lah. Duk try siapa kat konten balik? Aku ingat itu. Una. Una ke? Una? Kenapa kau Una? Dalam Yang konten time, balik kau try transformasi ke? tu. Transformasi. Dulu bukan kata Una. Semua aku try tu. Sampai tidur luar. Tapi sekarang Una makin jadi try ramai orang tu. Tak tahu. Dia try. Aku kalau cerita benda ni aku tak boleh nak lebih-lebih lah. Kalau buat ni memang aku tak boleh lah. Aku tak boleh kecap benda ni. Sebab baru keluar FIP tadi. Kalau aku cerita pengalaman aku pasal yang ni, balik dah siap yang hanger 2-3 kat sini. Hanger 2-3 bantal totos kat luar lah. Memang kat luar memang Sekali terbentang. dengan beg. Bag package nasi. Yang letak air mineral. Untuk 2 hari. Nasi dengan air. Nasi air. tu untuk 2 hari ke backup. Tak selalu tak ada dapat nasi dengan air. Ni dapat Ini dapat sekali lah. Untung kat sikit. Betul. Itu masa tu masa time Marco Shah tu yang aku naik gila-gila punya masa tu. Time tu lah. Itu yang start orang memang kenal aku nak kira kan satu Malaysia boleh lah kata. Betul. Video aku kalau kau tengok kat TikTok masa sama-sama aku Marco Shah tu MM semua. Semua M kan? TikTok semua M tak ada satu pun ratus ribu. Yang daripada mula lah first content. Daripada start aku Partnership dengan dia. minta apply ni lah. Video aku apply AI. Start tu dah M lah. Lepas tu meletup pula Marco Shah ni. Bila meletup pula M lagi. Dia yang Lepas tu jadi dekat YouTube pun fenomena. M. Semua M masa tu. Mana-mana platform semua M. Kan jadi fenomena yang Time video tu. Yang tu yang betul-betul. Fenomena Marco Shah. Yang Tak tu silap lah. yang tu first yang dapat 2 kan. 2M kan. First content yes, yang dapat. yes. 2 ke 1.7? Kau dah Aku pun tak ingat lah video tu senang. Tapi yang lah. senang cerita Semua yang dah tu cerita, lah kita yang tengok. Yang senang cerita itulah paling first. Paling naik tu paling Itu fenomena pun boleh naik lah. Senang. Tapi video mas menaik tak naik. Dia jadi naik. Dia sebab first aku boleh cakap sementara tu diorang memang fokus kat aku masa tu. Sebab diorang macam pelik. Aku ni mak rempit tiba-tiba boleh masuk kat dalam AI ni. Siapa Betul, tu? time tu Lepas tu ramai. time sementara tu pula yang masa time interview first aku masuk tu yang tak meletup tu. Sebab aku lawak masa tu. Sementara kau dengan siapa? Apa dia? Sementara kau siapa? Marco Shah. Kau Azan Kau Tak, Azan? aku batch aku Aina Daus Baju. Oh. Dengan Melo. Betul. Melo. Yalah. Cuma dalam batch tu yang tak dapat Melo. Yang lain semua dapat Yang lain dapat lu. Sebab Melo ni dia aku tak tahu nak cakap kalau sebab apa dia tak dapat. Itu aku tak tahulah. Betul. Balik punya ni lah. Itu Kan. boleh lah. Sebab mungkin ada mistik masing-masing. Kadang-kadang aku ada mistik aku, Betul. dia ada mistik dia ada mistik dia macam tu lah. Tapi kau memang aku ni tadi batuk tak ada air dah kan. Tak, awak yang minum banyak air. Patut awak yang batuk. Tak nak hilang batuk ni. Aduh. Biasalah.
Nak hilang betul ke? Macam mana? Bau stokin aku. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Basically Tengok muka member kau aku, pun. staff aku semua kalau bau stokin aku hilang aku batuk. Oi. Bukan batuk je. Ni package meninggal. Oh, jangan. Memang Jangan boleh. itu. Aku takut kat ni. Memang Bau boleh. stokin kau ni. Okey lah. Kan okey. Apa? Soalan ni sedikit kontroversi juga lah. Aku nak tanya kau lah, Man. Apa isu kau dengan Bob 220 sebenarnya? Daripada Kiwak yang video lah Bob T20 ni. Kiwak balik-balik gemuk tu. Balik-balik nak gemuk. buat macam mana? Kiwak punya gemuk. Gemuk ni merantui hidup aku tu. Memang kau ada isu dengan dia itu. Dulu gemuk ni orang tak pandang pun. Sekarang semua punca man. Aku keluar mana-mana Bob. Bob mana? Dah Bob ni macam member aku dah. Nak buat macam mana? Siapa suruh kau ada isu dengan dia? Mana aku tahu siapa suruh dia nak langgar aku. Dia tu pun mengingat kau Kalau itu. tidak aku nyak dia lagi baru tahu dia. First jumpa dia dekat nampak dia lah. Kau nampak dekat ada? Tak. Nampak kerja budak. FIP lah. Time Video video tu- dia pergi kahwin mal. Dia itu masa tu semua dah okey masa tu. Oh, ingat. Oh. Kau Masa boleh tu belum gaduh. Itu dah lepas dah gaduh tu. gaduh ke tiba-tiba ajak ke wedding lah ni. Pasal yang gaduh tu dia malam tu aku dengan Hakim ada shoot nak test motor lah macam tu. Test motor sebab tu ada Ya. ada apa ni orang panggil 360 tu nak test motor lah. Tengah-tengah test motor apa semua kita orang pusing balik kita orang bawa slow tapi dalam masa sama kamera tu dia on. Cuma dah habis test motor lah, cuma nak on the way balik ke KL balik masa tu. Habis mana Max? Lalu Mac. Tak, kita orang memang test motor kat Mac. Aku dah test RX aku semua kat Mac. Sebab jalan tu je jalan kosong. Jalan kosong. Panjang sikit, cuma dia bogor-bogor sikit je. Itu. Balun sikit biasa tu. Lepas tu pula datang pula 3 ekor babat ni, 3 biji kereta lah kiranya dok. Lalu sebelah pow. Aku pun jadi kau tahu lah aku ni memang jadi baran dia orang. Jadi buat live pun memang jadi baran. Bengang aku sekali pula tengok nampak pula kat RR. Hangin aku. Parah aku berhenti tepi. Aku maki siapa yang bawa tu. Ada seorang siapa nama dia. Aku ada stok TikTok dia. Naik Mercedes tu. Dia kepala tu dia silap aku. Mercedes Brabus. Oh, Apa dia Adril Iman rasanya. Man. Adril Iman. Family nama. Dia kiranya macam Adril Iman ni dia orang besar jugalah. Orang besar Adril lah. Iman antara orang di kalangan orang lah. Masa tu tapi aku tak kenal pun dia. Masa tu aku memang jujur aku tak kenal. Aku pun bergaduh dengan dia. Dia pun jenis kau tengok kau tengok video tu batak jenis keluar duit apa semua. Oh, bukan bayar. Berapa nak bayar? Aku nak bayar lah. Dia ingat aku tak ada modal le. Siot Dia tak kenal kau waktu tu. Itulah pasal. Agak-agak lah. Dia dah tutup mata dengan duit. Macam tu lah jadinya. Sebab dia orang ni dia orang lebih kata budak trader ni. Kau tahu dia orang budak trader. Aku betul. tahu tu. Betul. Masa sebelum tu aku tak pernah kenal dia orang langsung pun. Aku tak kenal si Bob. Sama lah. Memang tak pernah kenal. Tu pun aku macam tak tahu apa yang macam dia hulu-hulu duit apa semua. Lepas tu dah viral apa semua. Aku macam cari akaun dia orang apa semua. Baru aku tahu dia orang ni budak trader. Tapi nak jadikan cerita aku marah gaduh dengan orang lain. Tiba-tiba nampak kat dalam video tu mungkin sebab dengan Bob pun. Bob tu yang jenis paling langsi. Wow. Aku duduk dah. Dia masuk campur. Itu yang tiba nama aku naik dengan dia bergaduh pula dah. Masuk bulan. Asal? Tak. Member kan dia lain. Yang lain dapat nama. Ya. Dia macam gitu Tak lah. sebab dia yang paling menyelah. Tak dia paling menyelah kat situ Bob lah. Tak tengoklah badan dia pun menyelah. Menyelah. Aku masa tu aku dah tak fikir dah badan dia menyelah ke apa. Kalau aku fikir masa tu aku tumbuk pun kurus je. Memang gentle. Aku memang panas kan dia sampai sekarang. Dia tak fikir Sampai lah. sekarang aku selagi tak settle perlumbaan tu memang aku memang Tak. Bukan perlawanan tu bukan motor dia rosak ke? motor rosak sebab tu dia dia ada cakap dengan aku dia nak repeat balik. Aha. Aku tunggu sampai sekarang tak ada pun. Sampai. Tapi dia hantar joki kan? Dia hantar joki tak kira lah dia nak hantar joki siapa pun. Ingat aku kisah pula. Tapi joki tu nak member dia tak nak lah memang yang jenis memang joki original bayar orang. Kau ambil Hafiz Syarin. Profesionalnya. Tak Hafiz Syari dia tak boleh kalau Tak boleh. dia drag ni. Kalau macam kita orang betul-betul biasa ni dia ada joki-joki doang. Drag ni kan. Lepas pada tu yang aku sampai sekarang aku tak pati lagi. Sebab lagi tak settle benda tu. Selagi tu kau tak ni lah. Tak Dia settle. tak lansam lagi tu lah. tak lansam. Dia dengan weight trick dia apa semua. Sebab malam tu ada yang dia live dengan aku sekali. Sampai nak bayar aku, dia cakap kalau aku kalah, bet aku bagi kereta Mercedes aku. Aku pakai Mercedes A45.
Oh, dah kantor dah kereta kau pakai sekarang. Tak. Itu lama. Lama. Aku ada 3 biji kereta. Okey. Jadi dah tiga. tak nak tahu lagi. Okay, satu dah kantor Lagi 2. Mana kau ejek sendiri? Orang pandai lah. A45 masa tu aku back dengan dia A45 dia nak bagi aku 100,000. Dia cakap aku 100,000. Memang betul deal. Sampai ke DM masa tu dia kata, "Gentle lah." Aku cakap gentle. Okey, gentle 100,000. Lepas tu dia tukar plan malam tu dia kata 100,000. Dia pun nak 100,000, dia bagi aku 100,000. Okey tak apa. Aku set dengan dia. Aku set dengan dia malam tu juga. Set. Dia kata bagi masa 2-3 hari dia nak buat motor dia, nak buat apa semua. Lah kali dia buat kat Koyum. Kawan kau juga. Kawan aku juga. Aku cakap Pusing-pusing kat situ je. pusing kat situ juga. Aku cakap dia tak kenal ke siap. Koyum ni. Jadi Koyum tu pun dia buat motor just buat saja. Dia kalau pasal nak game tu ke apa lantak korang dia tak nak masuk campur benda tu. Dia sebagai experiment sebab duit kan. Kalau aku experiment pun aku ambil duit. Buatlah. Yang joki ni laju tak laju atas joki. Betul. Kalau kau power kau laju, kalau tak power tak laju. Ya, sebab aku nak tanya kan benda ni orang kata macam marketing semua kan. Tapi as a kau lah ni aku tanya kau lah. Memang betul ke? Weh, asal aku lah kalau cerita. Ni marketing sampah kalau aku cakap itu. Tak, dia dulu lah tanya kan. Ni marketing pun semua. Kau tak rasa ni marketing, ni mak kodok. Ya memang orang pun banyak DM aku sampai ada yang DM aku sampai nak pergi pukul Bob tu. Penuh. Dia cakap, "Mal, aku nak tanya kau ni marketing apa? Kalau betul memang aku nak pergi nyak dia." Padahal memang benda tu bukan marketing pun. Takkan aku sebagai contohlah macam aku ni ada nama tau. Tak adalah nama besar sangat. betul. Tapi orang kenal aku. Takkan aku nak bodohkan nama aku sendiri semata-mata dengan nyawa aku sendiri untuk marketing bodoh macam ni. Sampai nak belanggar. Tengok Bob bawa kereta macam mana lah si Bai. Laju gila dia naik supercar mat. Aku naik LCV8. Tengok Jauh beza tu. Mal tengah relax Bai buat motor. Tengah santai. Aku ingat lagi punya lagu apa? Terry Mary. Kena. Dok Terry Mary. Gila mamak ni. Aku pun baran masa tu. Apa tak baran kalau aku pun terkejut kan tengah bawa motor santai kan. Tiba kereta laju nak ram. Nak gimana si Bai? Aku tu mati. Kalau kau marah lah. Lepas tu dia cerita, okey dah gaduh apa semua, gaduh. Pom hari game dia bawa motor dia, aku pun bawa motor aku lah. Orang nak suruh cepat. Lepas tu okey start motor semua masing-masing. Start motor dulu. Start. Aku dah start motor dia pula tak hidup. Kiwak betul. Apa alasan dia bagi time tu? Aku yang cakap kat dia. Kau tahu tak apa aku cakap kat dia? Malam tu, Bob, macam ni lah Bob. Motor kau pun takut sendiri nak bawa kau. Betul. Dia pun gerut sampai takut nak hidupkan motor tu. Bukan setakat motor Mal. Helmet dia pun takut. Helmet apa tak? Cakap tak muat separuh. Gila Bob. Helmet apa dia pakai? MMS separuh. Tak muat. Tak ada saiz tu. Takut tu. Lepas tak hidup tu. Start daripada tak hidup tu lah. Semua masa tu polis dah call. Polis call member aku. Kau apa ni masuk apa semua line apa semua. Lepas tu datang polis berterabur lari semua masa tu. Sampai macam tu kan? Lari. Masa tu orang dah report dah. Sebab orang tahu dia. Aku tak tahu macam mana boleh bocor. Dekat tempat yang kita nak race tu. Tak silap. Maybe dia bukan dia dekat apa orang panggil nama tempat dekat Gombak. Aku lupa nama highway. Macam ada nampak macam ada orang KL ke? KL lah dia. Dia KL Selangor. Dia Duke pun tak silap aku. Duke Aku highway tak tahu. Aku tu lumba je. Duke tahu kosong ke highway dia? Highway tu lah. Lepas tu dah pop. Hello nak set lagi tak? Dia set kita orang set lagi. Kali kedua pula. Set daripada set tu lah. Kita orang aku masuk live dia, aku duduk kacau-kacau dia. Jadi kawan pula dah. Kiwak betul. Daripada Macam mana? Kadang-kadang daripada lawan boleh jadi kawan. Dia call aku, "Halo, jom lepak." Keluar macam biasa dah pula dah. Okay, kau selalu lepak kat kan dia? Tapi lepak macam tu. Aku bukan lepak dengan dia sangat pun. Dia maksud lepak dengan geng-geng dia je. Orang dia tak. Dia lah. Jenis trader dia lah. Jadi geng-geng trader dia, aku jenis kalau nampak dia pun buat tak tahu. Buat tak ada. Ya bro, betul. Aku still lagi macam kawan-kawan gitu tu. Tak tahu lah. Still panas tu aku rasa ada. Selagi aku tak racing, selagi aku tak dapatkan 100 hibur aku tu, selagi tu aku takkan cakap dengan dia. Ada. Aku datang sambut kau Mal. Masih simpan tu. Dendam. Macam mana kau tak simpan?
Macam ni sekarang dia tengah ada panas. isu dengan Jojo kan. Dia tengah isu dengan Jojo. Sampai sponsor Ramadan on Dash. Betul. Sponsor boleh. Kalau ni aku bagi tahu kau, kalau ada sponsor masuk dekat aku 100,000, aku lawan Bob, aku berani. Kalau sponsor masuk Ada sponsor 100,000 Sila kontak Mal. Dia kontak Mal. sebab dia nak bergaduh dengan Bob tu. aku tak tahu lah sponsor berapa. Baby atas around 100k kot. Sebab aku pernah lalu FYP aku kan, dia sponsor Ramadan on Dash 100k tak silap aku. Pernah nampak. Okay, tapi kalau masa sponsor aku ni, kalau tak nak bagi aku 100k, bagi RM200 pun tak apa. Janji aku dapat lepas geram aku dengan Bob ke? Janji dapat. Janji aku dapat. Janji Tapi masuk aku ring. Bob. Janji masuk ring. Janji masuk ring. Geram. Aku geram dengan benda tak, tu. bukan setakat Mal seorang lah geram. Aku dengan netizen kat luar pun geram dengan dia. Dia kan cakap dia sihat. Weh, tengok badan lah. Terlebih sihat. Terlebih sihat tu. Terlebih sihat. Terlebih. Terlebih sihat, terlebih kuman. Tolong Pak ni jangan ambil. Lebih kumat. Bahaya. Oi. Boleh mengundang Betul. Boleh mengundang kecaman. Tapi lantak lah. Betul. Pergi ambil Pak ni. Boleh mengundang kecaman. Lantak kalau tiba-tiba Bob tu jadi kontak kau, pemenang kau jawab. Tak, dia takkan kontak kau. Dia akan kontak aku ni. Dia kata apa bro, lu tak mati bro. Aku cakap apa bro? Lu apa nak lawan lu berlari? Mari lah. Dia lupa lari dia. Aku akan ajak dia berlari dulu. Baru fight. Betul. Ni jadi clickbait. Boleh je risau. Tak boleh tu aku macam okey dah macam gitu aku jemput je lah dia datang. Macam tak adalah aku nak selesai kan, tapi kita sebagai Melayu kan, Islam. Jemput je lah biasa kan. Gaduh-gaduh dah jadi kawan kan, gaduh kawan tu biasa. So sekarang tapi masih kena kontak. lunaskan juga. Aku nak mal menang tu je. Tolong lah Bob kalau kau tengok, kalau dah dapat tengok lah kan. Tag dia nanti. Video ni tolonglah repeat balik gambar. Aku nak tengok kau lawan ni. Satu Malaysia nak tengok. Satu Malaysia. Bukan Mal je, dengan Jojo sekali nak tengok. Okey, aku kan boleh bagi kau satu jaminan. Aku cakap nak Bob ni, kau dengar ni Bob, aku nak bagi tahu kau Bob. Dengar ya Bob. Kalau nak repeat, aku sentiasa menunggu sehingga liang lahat. Jadi tolong settlekan 100,000 punya game tu. Aku tak sabar ni nak collect duit. Aku pun nak rasa duit trading kau tu. Kau dengar Mal lah cakap. Takkan kau duduk diam pun. Aku nak kau sahut. Lambat betul buat tu. Aku dah lapar duit ni, duit trading kau. Oi, panas betul lah ini Sejuk je. Tak soalan. Soalan bukan aircon. Aircon ni memang sejuk. Sorry. Kau nak lagi panas ni, aku bagi panas ni. Ni lekat ni panas ni, automatik. Sejuk. Tapi kena banyak kali lah. Apa lah, menghasilkan apa kat TV. Faham. Oi. Bahaya tak ada bahaya pun, orang tak pergi lah. Apa peduli ya? Dia nak attack Mal. Itu masalah aku dengan dia lah. Itu masalah aku dengan dia. Sebab kau tak ada, kau dapat duit dia. Duduk borak dengan aku, yang dapat aku yang kena cari. Tak apa, kalau dia nak cari Mal, cari kita orang sekali. Cari, Takkan tolong. nak biar Mal seorang-seorang. Bagus, macam ni lah. Tapi kalau dah jumpa, stand for my brothers, bro. yes, tapi kalau dah jumpa, biarkan aku lepas, kau pukul dia orang. Wow. Brothers. Wah, Tak boleh. Brothers belakang brothers. Belakang brothers. Yang tapi brother yang depan, ke depan kau. Depan pergi, belakang kena. Tak boleh, kena sama-sama kena. Sebab aku tu jadi. Wah, dia selamatkan diri dulu. Aku memang tolak Mal dulu. Mal dah tumbang pun masuk. Awak tolak, saya tarik balik. Lindung muka. Kau jadikan dia sebagai pelindung. Yes. Dia buat lawak gelak. Yang tu kelakar. Yang ni tak kelakar. Punchline bagus dah tadi. Mana lah Abang Alif tak sayang dia. Spontan. Tak. Cuma kelakar. Banyak host ni kena banyak kecap lagi. Dia kena banyak belajar lagi. Betul. Sama. Awak pun sama. Saya. Awak ke? Dia tengok video. Tadi short term memory lah. Kejap. Dia memang kejap. Dia kejap okey lagi lah. Dia kalau short memory sampai habis. Bahaya. Bahaya. Macam tu lah kalau cerita aku dengan Bob tu. Padahal soalan panas. Asal menangis. Bukan cerita sedih. Bang. Nangis tak? Mal tolong. Aku cerita gaduh pun kau nangis. Belum cerita bersamamu lagi ke apa lagi kau tu. Tak tahu lah. Dia macam emotional sikit. Emotional. Belum lagi aku cerita sedih aku kalau aku nak cerita sedih. Jangan. Jangan. Bukan channel ni. Oh bukan lah.
cerita nanti kau tak Balik. Ambil 3 hari pun tak habis cerita sedih aku. Jangan. Nak sikit. Ha? Cerita sikit. Tak ada. Aku tak pernah sedih dalam hidup aku ni. Betul. Tapi kalau kau nak tengok aku menangis, pernah. Masa time aku nak keluar AI sementara, itu kisah sedih aku. Yang tu sedih. Saya sedih pun sebab masa tu sedih sebab ni je. Kau sedih sebab apa? Okey, kalau masa kanda ni, dia kan aku tumpang rumah dia. Betul. Semua. Jadi bila aku dah start rapat, okey, first aku masuk malu-malu apa semua. Bila start aku dah rapat, tu dah rasa selesa dah dengan semua. Masa tu. Lepas tu pula nak jadikan cerita ni aku tak boleh nak cerita. Jadi aku tak bagi tahu full lah. Okey, tak apa. Tapi aku rasa part ni pun orang dah tahu dah, cuma orang Ingat-ingat tak boleh lupa bahas lagi lah pasal apa. Tapi benda ni aku tak apalah, cerita je lah. Okey, jadi kan sedih dulu. Ini kat korang je aku cerita ni. Aku tak pernah buka lagi cerita ni. Aku buka. Terharu lah. Masa time first aku masuk sementara, aku kereta lama aku dulu. Sebelum aku jadi macam aku sekarang ni, aku pakai kereta Honda FD masa tu aku pakai Honda FD dan aku masa tu zaman tak berduit lagi. Bukanlah nak kata sekarang ni ada duit, tak ada lah, tapi Honda FD tu. memang duit tu kurang. Lepas tu Honda FD aku tu kena tarik office AIT. Okey. Sabar. Lu tak cerita. Office AIT masa tu. Aduh. Aku dah macam tak tahu nak minta tolong siapa. Dah lah hari first day aku masuk. First day aku masuk. First day tu kena AI. tak kereta. Baru belum lagi start shoot apa semua. Lepas tu aku pun turun bawah. Ada satu AI marketing panggil aku. Cakap kereta siapa Honda tu. Aku pun turun. Lepas tu datang Cina Sabah macam tu. Datang. Borak badan besar. Kita tak bayar ni 3 bulan ni. Kena tarik ni. Aku dah jam lah. Aku dah tak ada duit. Dia minta aku masa 3 bulan lah. Sebulan 1,200 situ. Setunggak lebih kurang 4,000 lebih lah gitu. 4,000. Lepas tu belum masuk lagi cas towing lagi apa semua kan. Lepas tu aku dah tak tahu nak minta tolong apa. Lepas tu Alif datang. Masa tu Alif datang. Alif tolong settle kan. Sebab tu lah aku jadi macam, aku kenang jasa si Alif ni. Dia tolong aku masa aku jadi macam tu. Sebab aku memang tentu memang tak tahu dah. Memang blank otak aku. Aku tak tahu nak minta tolong siapa. Lepas tu aku fikir malunya aku kalau naik atas ni orang tahu. Baru Kira masuk. balik turun lah. Masa tu aku kat atas terpaksa turun. Nasib semua orang tak turun. Tapi ada je aku tengok orang-orang tengok kat atas apa semua. Aku settle dengan Alif 2 orang kat bawah kan. Dengan Tentu ada yang tahu ke ada yang tak tahu? ada yang tahu tapi laki je lah yang tahu. Perempuan dia tak tahu. Ada orang diam-diam macam itulah. Tapi bagusnya diorang pun diam-diam apa semua kan. Macam tu aku rasa macam fuck gila sial aku masa tu. Macam baru kenal Alif. Dah minta dia tolong aku macam ni, dia pun baru kenal aku. Mana kau nak dapat leader macam tu? Dia sebab tu aku kata bagus ni dia. Dia ni macam kau betul-betul susah dia tolong tak ada hal. Si Alif ni best ni dia. Lepas tu dia sakit. Masa tu start tu aku macam sedih sikit dia sakit. Tapi aku macam kuat kan. Kuat tak nak nampak yang aku ni sedih. Dia je tu. Itu biasa man. Itu biasa. Kita lelaki. Kita lelaki. Lepas dia masuk dekat office tu, dia dah masuk start office. Masa tu hari last day aku Sementara start tu aku nangis. Aku cerita pasal kanda, pasal dia. Cuma kat dalam konten tu aku tak bagi tahu lah sebab apa kena tarik kereta ke apa tak ada. Gitu. Ini aku cerita first. Jadi orang kan netizen akan tahu kat sini siapa. Kalau kau cakap aku tak tolong kau ni. Tak tahulah. Ni. Aku dah minta sedih aku tu. Apa yang tak tiba-tiba Kau lah kena attack. Siapa lagi? Daripada starting masalahnya. Kalau sikit Aku dah kena kot. tak, Dia pun Amal dah kena. So semua kena ada lah. Adalah. Fair. Jangan aku gigit kau lah. Fair square lah. Mal datang nak tolong kita. Apa lagi? Kau Apa kan lagi? tak ada soalan. Macam aku je tanya ni. Tak, awak Lain kali buat research. Kalau tak buat research jadi macam ni. sebab awak nak panas bagi Saya awak. dah habis lah. Dah habis dah. Kata awak ada soalan. Tak, soalan saya bilang bodoh. Tak bagi je lah. Tanya je lah Mal. Soalan apa? Okey, bodoh pun tak apa jawab. Bodoh lah. Sebab aku Kalau nampak muka tak nak sebab aku nampak lah apa konten. Aku ada research korang tak? Macam mamak ni kekok ni. Nampak. Dia perlukan bantuan, aku bantu nampak. dia. Macam mana orang bantu aku bantu orang lain juga. nampak. Itulah, dia simple.
Video ni dia pusing-pusing. Saya tak nak cakap. Orang pun boleh bantu aku, takkan aku tak boleh bantu orang. Betul, Untuk betul. naik apa semua untuk kau ni aku jadi pun supaya biar korang nampak aku punya karakter ni korang boleh bawa. Maksudnya jenis makan langgar. Kalau kau jenis tapis-tapis macam ni dia jadi susah. Tapis? Tak, kaki langgar dia. Saya kaki tapis. Kau kaki tapis. Kau tak payah takut tapis apa. Ini konten kau bang. Tak. Nak naik tak payah tapis-tapis. Nak naik tapi. Betul. Kau malas kau. Apa? Cakap habis kan? Kau tengok Iskandar Oyeh punya book. Ada tapis? Tak ada. Raw and unscripted punya podcast. Itu baru best. Best. Maki pelacau apa semua. Aku tak pernah ambil mana-mana podcast pun. Walaupun orang panggil. Nampak? Ni aku ambil kau Aku cakap kau boleh nampak. Ish, akulah budak ni. Tak. Dia cakap. Cakap lah. Dia first masuk kat kita punya podcast. Apa? Kenapa? Apa kita geraknya hati nak masuk Sembang Pacak? Sebab sebelum ni 2-3 dah orang nak ambil aku. Tapi aku tak tahulah. Mungkin dia macam ada mujizat. Wow. Ada macam Ada. Kira kau tengok muka ada nur. oh ada penarik lah. Ada Macam penarik, aku patut aku research dia tengok kan. Cakap Pak Ahmad ni dia sendu ni. Dia Betul lah kot. banyak berubah ni. Oh ya betul. Ada banyak scroll kau kan? So, Itu yang aku terdetik tak apa lah. kau bagi je Mat. Kau bagi Bagi je. Allah bagi aku rezeki lain pula naik lagi untuk konten dia naik aku naik. Cukup lah. Ini first time aku masuk podcast ni. Okay, memang betul. Memang ini bukan no shit punya talk lah. Tak. Memang first time punya podcast. Baik tu. Aku ambil kau orang. Kau memang ada nur lah memang. Ni apa ni? Topi Awak nak kena. bukan. Aku ingat topi bukan. basikal. Bukan. Jadi kau kena letak kat Ni kalau awak nak kena kita orang buat. Benda apa Karin. Nak Kau topi try. basikal? Nak try ke? Nak try. Try apa Nak try. Tak lu. janganlah sekarang. Tak lu. Ha? Nak try lu. Ni benda apa ni? Try lu. Kita try lu. Dah pasal Putri eh? Dia tanya kan, kita bagi. Karin. Awak nak kita bagi. Tak jangan. Tak tangan. Kau jangan. Kejap lagi sakit lagi. Sakit ke aku buat Letak dulu. Letak. Okey, kita alih ke sini. Takut aku. Tak, jangan risau. Kita semua dah kena. Letak dulu. Okey. Apa tutup jari? Nasib. Kenapa aku pegang. So kalau kena, dulu kena. Dia nak rasa kan? Dia nak rasa. Dia nak bagi soalan. Bagi soalan lah. Aku nak bagi lah. Awak lah. Aku pula. Kau lah bagi. Soal apa ni? Saya tak ada soalan. Kau tak soalan? Tak ada soalan untuk ni. Okay. Kenapa ni? Sabar. Jap. Takut aku. Sabar. Kau jangan buka. Belum tekan apa-apa ni. Okey lah. Ni sebenarnya kita orang punya Ni lah segmen segmen kita orang punya. Itu mungkin dia true or Apa ni? short. Penampar? Bukan. True or short? Bukan. True or short. So aku ada satu soalan untuk kau. Ui, wah, dia main shot pula. Tak, memang kita orang punya main ni. Aku dah prepare soalan tu. Banyak hilang tu soalan tu. Jadi lawan. Sejujurnya lah. Kau memang sehabis baiknya memang geram lah dengan buat opportunity tu. Betul eh? Okay, start. Sabar. Apa ni bro? Rasa dulu. Betul tak? Kalau tipu dia bagi elektrik kat kau. Okay, betul lah. Betul lah Kalau dia. dia tipu tadi dah kena elektrik. Semua rasa macam semua nak Sakit lah. Bahaya mainan gua ni. Jarang aku jumpa paslan macam ni oh. Aiman. Aku kat kau. Wah, kau sampai air gas pun kau sambung. Wah, kau. Tak, itulah kita orang punya segmen. Kat saya Sembang Pacak tu lah salah satu segmen dia. Oh, walaupun tak rasa pancing dia Tak, orang. dia ada yang kena, ada yang tak. Dia betul. ikut luck lah. Ini sumpah tak tipu. Aku pernah kena. Aku pernah kena.
Kalau Dia macam nak tahu lah Kena, macam kena, otak kau kena. ni penipu ke tak. Ya, betul. Betul. Dia macam lie detector. kata research takkan tak tengok. Dia research dia. Dia research tadi dia cakap. Aku Takkan tak tengok. Memang aku research. Aku research kau video kau berapa sejam. Contoh sejam aku tengok 10 saat Lain kali kau tempat depan tu. Bismillahirrahmanirrahim tu. itu kau kena tarik sampai ujung. Lain kali. Ujung. Baru nampak segmen ni. 20 Segmen ni minit memang yang kita- terakhir. Kalau segmen ni memang kita orang buat untuk last. Guess sesiapa kan. Guess ke Tengoklah kita- dia, dalam penceritaan dia tu ada ke memang bohong ke dia cerita tu. Oh, okey. Faham. Ke, Jadi betul. banyak bohong ke banyak tipu ke? Tak tahu Tak tahulah. Biarlah Ikut orang tu netizen lah. yang menilai. Tapi kalau kau kalau kau nilai aku penipu. Tak tahu. Aku nampak dah muka kau macam penipu nak cakap. Aku 50-50. Tak, kita kalau tengok muka tak boleh nak judge. Aku boleh judge. Uish. Macam muka kau memang kuat menipu. Kalau macam muka kau aku pula judge bukan nak judge lah, penyangak. Penjamun. Tengok muka Mal. Dia muka kecil ni pun dia sebenarnya tak Muka menipu. imam masjid ni. Muka tak menipu. Oh. Kau dengar lah, kau tengok lah, kau nilai betul-betul. Kau bila tengok muka orang tu, kau tenung mata dia dan dalam. Walaupun muka dia garang, baran, tapi sebenarnya dia baik hati. Betul. Betul. Oi, jangan up sangat tu. Member dah riak. Kadang-kadang riak lah tu kan sebab. Nampak terlebih riak. Dia dah angkat dah bakul dia tu. Ah. Siap-siap tengok jam lah, tu jam mahal. Mana Tengok dia tu. jam mahal aku di uptown gila. Ke Richard Mille. Bukan. Charles Jordan je pun baru berapa je. Thomas. Wih, Sedap. Thomas lah. Charles Jordan orang dah cakap Charles Jordan. Tak dengar. Lagi Thomas. Tak dengar. Kau bukan je tak handsome, pekak sekali. Pernah dengar tak orang yang pakai spek pekak? Tak, aku tak buka. Yang aku pernah dengar buta. Buta dia memang pekek sekali dengan Tapi pekak. kau pakai spek kan separuh. Dia separuh pekak. Separuh buta, Oh, separuh pekak. buta. Yang ni bukan, ini buta terus. Dah lah pekak. Oi. Separuh dia tu. Separuh pekak, separuh buta. Tak sebab tinggal ni yang pekak. Tinggal ni. Tinggal kau sebelah ni pekak. Oh. Habis kalau borak dengan dia macam ni kau dia dengar. Ni sini. Tinggal tanda sini. Oh, kira je dia dengar macam ni. Aku kena cakap macam tu. Kau punya suara dia kena. Dia kena macam tu. Dia kena Pelik betul lah itulah. host ni. Ni host je dulu host macam ni. Tak pernah kita punya macam ni. Oh best. Borio. Rio. Jadi aku nak tanya kau, itu saja soalan panas yang kau nak bagi aku. Aku tak adalah panas sangat, cuma yelah isu kau dengan Bob tu lah yang paling panas. Itulah. Oh itu je kau nak cari. Rupanya kau panggil aku sebab isu Bob je. Iwak betul Bob ni. Aku panas betul. Dah. Tadi Dah. Oh ya. Kena nak sambung ni boleh. Tak apa. Kan Memang tak respect lah kita. Nanti kau tak balik rumah aku. Dia cari kau kat sini ke? Kita tak tahu mana kat mana. Tak tahu mana kat KL ke? Kau jangan sampai aku call Bob depan kau. Oi, jangan. Kiau dia. Oi, jangan. Tak balik Aku kita jadi ni. bagan aku ni. Tak balik ni. Aku pun akan diam juga. Tapi aku nak maki dia pun. Tak cukup maki mal nak maki bawah tak? Aku tak ada maki mal. Aku makan Bob tu. Satu dunia ni geram kan dia betul tak? Kau tak tahu. Dia dengan isu dia dengan layar podcast baru dia dengan Iskandar. Macam apa ayat ex-girlfriend dia tu. Ayat ex-girlfriend ni siapa? Ada Aku tahu Ayu je sekarang. ada yang seorang tu. Yang aku tahu ayat awet dia apa? Dia ada something. Yang tu lah. Yang tu. Dia ada satu special orang tak nampak. Ya. Iwak apa yang tak nampak. Memanglah tak nampak. Kau tahu sebab apa? Sebab menghalang pandangan orang. Betul. Kau faham tak? Aku je. Apa yang tak nampak? Weh, time dengar tu apa benda lah ni. Kalau contoh awek dia duduk kat sini, Bob berdiri depan dia. Kau Memang nampak lah, tak depan? memang dia tak Tak nampak. nampak memang lah. Sebab Tak tu dia keluarkan nampak. statement tu. Betul. Orang lain tak nampak. Memang orang lain tak nampak. Cuma suruh Bob tunduk. Nampak apa? Tak nampak sih. Tak nampak benda yang ada lah benda tu. Tak nampak. Sebab Bob benda tu tunduk. kecut ke dalam. Bob tunduk pun tak nampak. Kecut. Faham? Tapi lah burung. Faham? Terlebih faham tu. Terlebih faham. Sebab tu dia Tadi kecut. tak kecap sangat loading sikit. Oh, loading lah. Otak aku wayar putus. So biasa lah. Susah kat tu. Kadang certain words aku tak dapat nak kecap. Hus kacip. Kenalah dengan gas juga. Kenalah dengan nama pun.
Sembang pacak, borak sampai terpacak. Weh. Kalau sembang pacak kau kena tak boleh sebut, Nampak nampak dah keluar. Lupa dah kahwin. Nampak dah keluar. Aku ingat bujang lagi dulu. Jangan ingat kau dah kahwin Mal. Awak seorang je, kita orang belum. Saya nak Kalau macam itu, kalau kau tu kena letak perempuan satu itu. Oi. Lepas tu ubah nama. Sembang pacak, borak sampai terpacak-pacak. Abah. Yang terpacak tu bukan rambut yang terpacak. Benda lain yang terpacak. Jangan Luis lebih-lebih. Gas ni lucah lah. Mesti akan keluar weh tu. Okay, so ada nak Saya kalau aku ke nak tutup? kalau aku tak ada dah aku soalan untuk Mal. Tapi tak ada lah. Tak ada. Tu je lah aku nak tanya pasal isu ni. Sebab orang tu tanya aku. Yang kita tolong tanya Mal pasal isu ni. InsyaAllah. Tanya pasal isu padahal komen ada 2 je dekat YouTube. Ada yang terdelete Ada yang terdelete. Oh, sebab kena kecam. Iwak kecam delete. Terdelete bukan delete. Bagi. Kecam jangan delete. Biar je. Kau tak payah takut. Tak Netizen ni, kau dengar ni. Kalau nak kecam dia, kecam dia. Kau kecam dia apa yang aku cakap dia. Oh, tak function. Kau kecam ke? Letak dia. Pas mana yang tak function? Dua-dua. Warna merah. warna merah. Baju merah. Sengkak malam terlepas. Weh, kau ni dah pakai spek pun buta. Tak. Pakai baju sendiri pun tak Sebab tahu. tu aku cakap tadi. Package. 3 serangkai. Weh, aku jadi geng Mal, aku duduk sana. Kau jadi host. Okey, cuba kau duduk sini. Tak ada mic. Tak ada mic. Asyik weh, tak ada Kalau mic. kau duduk sini, aku nak tengok dia boleh buat apa. Jangan. Aku lepas tu kita diam. Biru jangan biru. Biru dia tak boleh. Dia tak boleh handle konten tu. Dia kena ada partner in crime ke. Kalau dia boleh handle, dia mesti bawa seorang. Sebab tak boleh handle lah dia bawa. Ya. Saya bukan macam orang lain lah. Unit kena keluar daripada pokok-pokok. Kau kena Safe keluar. zone tu kena keluar. Dengan Zoom. Betul. Betul tak Mal? Pernah dulu. Tapi still tak dapat lagi. Sebab kau dah masuk dalam industri industri Nak masuk industri ni banyak benda kau kena buang. Malu. Lepas tu otak kena berfungsi. otak kena function tu. Otak kau memang kena jalan. Apa yang soalan kau nak tanya, apa semua benda macam tu kau kena memang kena tahu. Macam aku tadi jam sekejap. Lepas tu aku dah jumpa track balik. Tu sambung ke? Kalau contoh kau drag benda tu kau dah jam. Jam tu tak kau nak macam diam pula. Kau kena fikir cara lain pula. Macam tu lah. Macam mana nak susun cerita tu macam tu. Nampak. Tepuk aku pula. Tak nampak. Betapa tak functionnya. Bukan tak Nampak tak function. patut. Bukan tak function. Kau ada function okey apa? At least Cuma kau, dapatlah something bila kau bawa seorang yang ada dalam industri YouTube ni. YouTuber. Hiburan ni. Bakal jadi artis tambah itu. Bakal menjadi seorang artis. Lepas ni aku boleh bubuh kat TikTok aku bio, artis, influencer semua aku sebut. Nanti tambah kita nak screenshot. Tapi boleh tanya dulu. Aku ada yang filem-filem industri nak ambil aku tolong aku nak berlakon. Iwak tu tak ada job berlakon. Itu okey. Nanti aku ada kenal, bukanlah kenal. Dia ada lah. Anda apa? Dia ada lah. Kau ada lah. Ada apa? Aku ada apa? Ada orang kenal industri. Dia ada lah orang kenal. Bukanlah means dalam production aku in a production team ke. Cuma dia lebih fokus pada movie. Bukan movie lah, fokus pada TV drama lah. Okay. And Dulu, okay aku cerita kau kejap Aku sampuk kejap. Kau gigit je. Aku sampuk. Dulu aku pernah dapat job lakon. lepas tu? First, masa tu aku naik kat AI masa tu. Cerita apa? Dapat job lakon. Cerita dia 3 orang budak gangster. Hukum Karma tajuk dia. Kiranya filem ni dia yang buat cerita tu. Zero punya cerita dulu. Oh, okay. Lagi? Lagi banyak ni pelakon-pelakon yang jenis-jenis komedi punya lawak tu kan. Dia buat dekat situ lah. Aku pun pergi. Pergi dia orang panggil aku. Tak ada dia tak ada buat apa ni orang panggil kalau training. Casting apa tak ada. Dia orang tahu dah memang kita ni jenis boleh bercakap apa semua kan. Jadi buat apa nak casting tu. Betul. Tu Alif pun dia kalau macam contoh orang nak ambil talent dia. Dia tak payah join casting. Habis memang dia tak akan bagi. Kita ni dah boleh bercakap apa semua, takkan nak join casting lagi. Kita duduk kat dalam AI pun berlakon juga betul. Betul? Berlakon. Jadi buat apa nak casting je. Kau ingat apa kita budak-budak baru nak up naik dulu. Kita pun ada value kita. So
Tengok macam terasa sikit lah. Budak-budak baru nak up. Tapi aku tak terasa sebab memang betul aku memang nak baru nak up. Baru nak ceburi industri ni. Tak payah pergi casting apa semua pun. Aku pun pergilah satu hari tu kat JB. jauh JB juga. sign kontrak. Masa tu dengan Farid Kamel, Datuk AC Mizal. Dulu sekali apa ui, semua nama dalam besar. apa Besar semua. tak? Lepas tu kita orang dah sign ni, lepas tu ambil deposit untuk dia orang bayar ikut scene. Untuk scene pertama dia orang ambil deposit dulu untuk terus lah. Sekali dah sign pop. Tengah training, maksudnya tengah belajar untuk reaction muka. Berlakon ni dia penting muka tau. Betul. Apa ni muka kena reaction peranan. muka. Benda tu yang paling penting sebenarnya. Lepas tu duk training, pum kita balik. Kayaknya bulan depan kita akan datang dah start shoot. Masa tu. Dalam selang beberapa minggu kita orang balik KL. Last sekali production tu meninggal pula. India mati. Dah kira tak jadi. Mati tak jadi pula dah. Tiba tak jadi aku pelakon masa tu. Aku Ryan dengan Noah tiga jadi pelakon. Tak jadi. Pelakon orang panggil pelakon tergantung. Tergantung sepi ni. Barulah nak pukul nama masa tu. Pelakon tergantung sepi. Aku teringin cerita rempit panggil lagu. Kau sesuai tu kalau dipanggil Tapi lah. tak ada lagi. Susah. Aku bukanlah susah. Mungkin orang belum cukup nampak lagi aku ke depan ke apa. Tapi benda ni aku dah cakap, aku dah cuba. Benda ni kena cuba tau. Betul. Selagi macam aku tak cuba, selagi tu sampai bila-bila aku tak boleh. Sebab aku ni jenis suka mencuba. Bila contoh aku masuk industri ni, aku tahu macam mana nak buat. Kau bagi tahu aku jalan cerita, aku buat benda macam mana. Tak boleh. Kau buat, suruh aku buat. Buat sampai jadi lah. Sampai jadi. Sampai jadi. Sampai jadi aku boleh jadi macam orang lain. Hari Itu bikin je. cap pertama kali. Suara kau tak sedap ni. Belum full lagi tu kau dengar soalnya Tak apa, nanti ditapis juga dengan original punya lagu. Oh ya. Ah. Oh, relax lah. Ya. Takut kena copyright lah tu. Original lah Okay, copyright. nyanyi sikit. Nyanyi sikit. Jangan tak jadi apa dia nyanyi. Nyanyi sikit je. Aku boleh nyanyi, takkan kau tak boleh nyanyi. Dah nyanyi yang lepas. Itu minggu lepas punya cerita. Kau kena macam jadi macam aku. Aku ni dulu kumpulan nasyid. Sikit kan? Aku dulu pernah ikut ni. Dia tablik. Apa? Tablik. Wow. Ya. Paling lama kau keluar. Masa tu tak sampai 3 hari. Dia paling sikit Dia 3 paling hari. sikit. Paling sikit 3 hari. Dia paling sikit 3 hari. Tak sampai 3 hari. 3 jam je aku duduk. Ni bukan tablik, ni terbalik. Kau tahu macam mana? Aku masa tu duduk semayang Zohor masa tu. Okey. Semayang Zohor dekat masjid. Sekali datanglah tabligh, datang aku, Assalamualaikum. Tabligh ni memang kenal aku, dia memang duduk area rumah mak aku lah kan. Assalamualaikum. Jom kita keluar 3 hari. 30 hari. Dia ada 30 hari. Betul aku cakap ada. 30 hari tak boleh lah Ustaz. Saya ada kerja lain. Dia cakap 3 hari maybe boleh. Cakap, alamak aku dah tercakap macam itu pula. Macam mana aku nak elak kan. Lepas tu, Alhamdulillah. Dia ambil aku, turun naik kereta, pergi rumah aku, suruh buka baju. Dia tunggu kat bawah. Aku dah jam lah, takkan aku nak sidai Ustaz dekat bawah. Ya. Aku pun pergi ambil baju apa semua. Pergi masjid. Masjid dekat, dia dalam, kat rumah aku tu nak pergi ke masjid tu dalam 12 km. 12 km. Boleh tahan jauh juga 12 km. Wow. Lepas tu aku pun tak pernahnya aku malam-malam buta baca Al-Quran apa semua. Memang kena tazkirah. Tanya pasal ni. Aku dah jam tak tahu benda. Tanya aku soalan tu. Sampai kau keluar 3 hari. 2.2 hari lah dalam cerita. Kan kau kata tadi tak sampai 3 Tak, hari. sehari setengah. 3 jam. Sehari setengah. Sehari setengah. Maksudnya kalau masa tu aku datang maghrib. Sebelum subuh tu aku lari. Sampai bila? Sebab malam tu aku tak lari. Sebab ramai orang kan. Bangun sebelum tahajud. Ui, aku kena potong bawang, kena potong ayam buat sup. Dah macam rumah kau tu masjid tu aku buat. Aku dah jam kepala. Bila lah aku boleh balik ni. Kau masih berkecimpung kat Bigo ke? Masa Bigo pun belum pergi masa tu. Belum lagi. awal. Ini Belum. awal lagi ni. Awal lagi. Kehidupan awal kau. Lepas tu aku pun bantal kapet apa semua tidur. Aku tengok semua dah ralik, dah lepas-lepas apa ceramah apa semua. Aku tengok line ke dia, aku pun lari lah masa tu. Tapi dalam masa yang sama aku lari, aku tak tinggal. Satu, makanan yang aku masak tadi. Bawa aku cari bekal, aku Ini curi. betul guys.
Aku curi ni Tupperware kat masjid. Dah lah duduk masjid curi lagi. Curi makanan dia, curi Tupperware, aku lari terus. Aku jalan kaki sampai ke rumah 12 kilo mak. Penat weh. Tengah malam. Tapi tak jadi tablik, dia jadi terbalik. Ya. Dia siap bungkus lagi makanan yang dimasak. Kau masak apa? Sup ayam tadi? Sup ayam. Sama dengan kecap kentang. tak ada lah. Tak ada. Ayam tu ada kecil je ayam tu. Kau ambil sikit, kentang kau ambil banyak kau habis. Tak ada sama kicap. Tak surah. Kau apa? Kau nak ingat apa? Kedai mamak mana ada? Aku tahu kau buat sama kicap sekali. Kau nak order kedai mamak ah. Itu tapi. Kedai mamak pun tak ada sama kicap, kau tahu tak? Aku jadi macam pelik tau. Dulu masa dan tu tak tahu dia orang bubur satu makanan dekat dulang aku macam Makan dulang. Diorang akan makan tablik lah. Ya, betul. Pernah John. Serius lah? Yes. Okay. Diorang akan makan dalam dulang dan makan ramai-ramai. Seorang tu akan jadi satu konduktor. Dia yang macam mana nak cakap Konduktor tu apa pengenali makanan. Ingat konduktor yang Konduktor lah. ya ni zaman-zaman Nabi makan macam tu. Aku dulu masa tak tahu, aku cakap ya apa benda dia orang makan macam ni, tak ada pinggan kan. Betul aku nak ambil pinggan dia orang marah aku. Makan sekali macam ni. Ini pun ambil nasi sikit, lepas tu dia curi hebat nasi aku. Betul aku tarik balik nasi aku. Macam tu lah. Aku ada pengalaman macam tu juga. Waktu kat sekolah asrama dulu. Memang makan nasi satu talam. Nasi memang kecil, lauk pun macam tu. Berselerak dalam satu dulang tu. Makan pandai aku. Jadi itu je lah perjalanan cerita aku. Kalau kau nak tahu sampai sedikit. Memang banyak lagi benda nak cerita. Cerita nak banyak. Tapi next kalau tak kena elektrik. Itu lah. Itu nak kena sebenarnya. Pagi dia kena. Tapi kalau cerita yang lagi panas, kau nak betul-betul panas aku ada. Tapi dengan satu syarat lah boleh. Kalau view ni naik dekat 100,000, lepas tu ramai permintaan yang nak lagi benda ni, aku buat. Boleh. Korang tolong. Balkodok Korang part tolong two. Part 2. Boleh aku buat. Tapi ni Orang cerita tolong. Aku dah bawa seorang influencer. Dan ini juga just seorang cerita YouTuber. pasal apa ni kehidupan aku je. Tapi kalau betul-betul nak hardcore ada lagi satu cerita. Yang ni hanyalah baru permulaan. Ya, Kisah baru pengenalan. seorang malkodok. Pengenalan sema baca untuk Makodok lah. Pengenalan kita di antara kita. Pengenalan antara Sembang Baca dan AI malkodok. Ya. So Ada apa kulit? Apa? Habiskan. Apa? Tak ada soalan? Aku dah tak salah. Tadi bawa balik pergi ke bumi. Sekejap lagi kita ke bumi je pak. Jangan. Aku belum Asal aku takut. Dah takut tak ada orang pancit. Dah lah tak berapa baca. Betul kena tuli tu. Dah lah punchline aku pun. Tapi susah kan. Malah susah sikit lagi. Susah. Tegas lah hidup. Dia otak kena laju lah. Tak kata function. Yeah. Dia kena baca. Kau kena kreatif apa konten kau nak buat lepas ni. Sebab tu kadang-kadang kalau kau contoh kau tak boleh jadi macam aku, sebelum buat satu benda tu kau fikir apa yang kau nak buat dulu. Benda apa kau set up, benda ni set up bagi elok apa semua, apa Dah yang kau kira nak plan lah benda tu. perjalanan cerita tu. Jadi Tak. baru sedap orang tengok. Dia Dia gitu lah. awal tu dah plan dah sebenarnya. Tapi sebabkan huru-hara kan pagi mula tu yang Memang urara Daji pukul 7 Kiwak 8.30 mau shoot. Apa benda lah. Siapa yang Kau lah tahu? punca. Kiwak sidai aku tak pernah sidai aku tu. Kira aku pertama ni. Kau pertama sidai aku. dah lah first. Ya, aku pertama Sidamal. Aku sampai cakap dengan dia aku balik dulu lah. Channel kau yang nak buat konten Amal ke apa-apa sebelum lepas ni, tolong sidai dia kak. Dia pun pernah sidai kita. Ya? So, fair and square lah. Ya, betul. Masing-masing menyidai. Bukan sidai baju Tak apa, at least awak sejam. Dia 3 hari. Sejam, aku baru sidai dia setengah jam lah. Setengah jam apa? Setengah jam. Kau jangan lah. Kau nampak lagi ni. Jangan agak jangan agak bau. Awak sejam, dia 3 hari. Oh, itu biasa. Dia Itu biasa. dia banyak kerja lagi nak buat. Kau kena Masa itu mas tau. golden hour. Tengok Jangan. muka belagak ni. Jangan. Bukan aku sedawa. Ingat Bukan belagak. Ingat nampak hari. Aku kalau orang kata keluar kadang-kadang ada ke orang cakap aku belagak. Kau tak belagak sebenarnya bagi aku sebenarnya. Tak dia Muka kau memang special je. Muka tu reaksi yang orang muka. Sebab muka kau special tu je. Aku start jadi aku pernah je belagak dengan orang sebab start daripada fest.
Maksudnya okay, aku pernah terjadi. Masa dulu aku kan kuat pergi event, motor apa semua kan. Ada satu macam fans-fans ni, ada setengah dia ada yang setengah common sense, ada yang tak common sense tau. Ada yang tak common sense ni memang kau boleh cakap pukimak Betul, aku terang cakap pukimak. Aku pernah sekali bergaduh dekat masa tu event drag dekat Melaka. Aku tengah on the way balik. Masa tu konten aku dengan Aisyah, Malko Syah punya konten. Motor lah. Motor racing. Masa tu aku ada game kat situ RZ. Masa tu aku lupa dengan Sapek masa tu. Depan-depan aku dia nak tegur aku, tapi dalam masa sama dia hina aku. Dia bukan tak boleh hina, dia kalau kau member aku, maybe boleh. Kau member kita bergurau, kita faham. Tapi kau ni orang luar, aku tak pernah kenal kau, tiba-tiba dia main fizikal aku. Ada contoh. Dia macam hina lebih ke arah tapi ke depan aku dia hina. Dia macam tu. Angin aku masa tu. Aku buka pintu, aku ajak dia bertumbuk masa tu. Dia diam terus dia. Sebab tak boleh tumbuk masa tu sebab ramai yang orang jaga-jaga vendor tu. Tarik aku. Cakap sabar. Memang budak-budak ni memang pukimak lepas tu brother tu halau orang Dia sebelah. cakap apa kau? Dia cakap aku apa masa tu? Dia cakap weh buka tak isam panjang weh laki. Dia lebih kurang macam itu lah. Dia kata muka aku panjang. Situ dia situ je. Body shaming. Dia body shaming. Lepas tu ada lagi satu fans yang memang nak tangkap gambar aku pernah terjadi masa tu dekat IOI. Nak tangkap gambar aku, dia lari kat aku, dia cekup. Masa tu dia budak-budak dia ramai. Dia datang contoh aku ambil telefon. Oi. Okay, dia nak zapping aku ni. Dia lari kat aku, dia tangkap cekuk aku ni kepala aku sini, dia tu tangkap gambar. Cek itu. Lepas tu orang maki dia. Memang kena lah dengan aku gila. Kau buat macam adik-adik pula. Dia macam tu. Kena respect Banyak. Aku lalu cerita benda ni. Cerita benda macam ni banyak gila aku. Ni aku kalau jumpa kau kat luar kan. Tolonglah, tak kira lah. Maksudnya kalau kau jumpa orang yang ada nama ke, tak ada nama ke, orang tua lebih daripada kau ke, tolong respect orang. Kau nak orang respect kau boleh, tapi tolong respect orang dulu. Betul. Dia macam itu je. Macam aku tak pernah pun rasa macam nak pergi buat orang begitu. Aku pun tahu batas orang macam mana. Orang kata apa? Tahap kemarahan orang tu sampai mana. Kesabaran orang tu ke mana, macam mana. Sebab tu aku tak pernah buat benda itu. Kita ada otak lagi boleh berfikir. Kita gurau-gurau juga tapi ada batas lah. Gurau jangan terlalu kasar. Maksudnya kalau as a friend pun adalah satu certain Ada satu border lah, satu border yang betul. kau tak boleh nak lepas benda tu. Betul. Ni dah Kalau dah lah orang, tak kenal. orang tu kalau kita kawan dah lama main kalau macam kau cakap macam main shaming badan ke apa kan. Kalau orang tu okey lah. Kalau dah nampak dia tak okey, so daripada situ kita dah boleh nampak, kita kena stop lah. Tapi kadang benda tu dia orang macam anggap benda tu bergurau je dengan aku sebenarnya. Tapi Yalah, bagi aku bergurau apa macam itu tu. Betul tak? Kalau kau kenal aku, maybe lah kau boleh kata gurau. Ni macam kau tak kenal lah, tiba-tiba lah contoh aku ambil, ini minta maaf aku cakap contoh ayah kau lah. Aku tak kenal buat ayah kau. Tiba-tiba aku cakap, contoh bapak kau botak kan. Cakap, apa bodoh botak ni buat di sini. Kau marah? Mesti kau marah ke? Aku pun marah benda tu. Dia macam tu je senang. Faham? Dari itulah cerita aku sedikit yang aku boleh cerita kat kau. Yalah, benda betul lah. Tak masalah dia tak fikir, dia tak ada Kau macam kita lah. Kau tapis habiskan je otak. dia pun tapis juga. Aku banyak kan sembuh ni. Banyak kan semua. Dah cakap tadi Sebab- kaki tapis. Kau tahu sebab apa kau tapis aku rasa? Sebab kau bertapis bila datang guest-guest yang macam kau rasa dia tak boleh. Kenapa Macam aku aku. tak tapis episod ni? Sebab aku kenal dia dalam konten macam mana. Sebab tu Luar mungkin aku tak pernah jumpa. Luar pun mungkin slow. Sebab dalam konten dia lepas. Malah jenis yang lepas. sebab tu aku suka lepas je, tak suka aku tapi orang nak hentam aku hentam lah. Dia tu dia je. pun dekat luar mungkin dia seorang yang senyap. Dia macam tu lah. Sebab benda ni kita tahu, dia dunia entertainment kan. Dunia entertainment kau kena maintain karakter kau tu. Betul. Kau kena bawa ke mana saja. Orang kenal kau macam itu. Kalau dunia platform. Kita dah tutup. Nak tutup ni sebenarnya. Daripada tadi aku cakap lama sangat ni. Dah panjang dah cerita aku ni. tak tutup sebenarnya. Oh dah tutup dah. Tapi Sebab aku nak bawa ni luar kamera. Bersambung.
Dari tadi sebenarnya nak tutup. Okay. Tutup dulu. Okay. So Tolong jangan sangkut. Okay guys. tak kan. Apa? So kita tak ada kata-kata imah lah. So hari ni memang tak ada kata timah. So ada satu. Apa kau nak request apa pula? Nak request JJ satu. Ada tak? JJ. Oh, JJ. kau nak main JJ pula macam AI team. Main JJ. JJ mantap. Try sekali. JJ sedap. Boleh je. Nak bagi kat kita dulu. Tapi Okey, kita okey. tak balas lah. Okey, aku test lah. Tapi aku nak kau kena cakap apaan tu? Boleh. Macam AI, macam AI. Macam aku dulu kat AI. Budak-budak pakai saka. Apaan tu? Kalau tak sembahyang masuk neraka. Itu tak fikirnya, kau tahu tak? Biasanya sebelum shoot aku fikir. Sebelum shoot. Fikir dulu apa bagi susun ayat ini tak ada lah. Aku langgar hari ni. wajar. Jadi tak jadi belakang kira. Okay. Dia tak jadi dah kaki tu. Kalau tak sembahyang masuk neraka dah. Itu simple. Janji kena. Janji kena dia ibarat macam pantun je. Ya, dia macam bantu je lebih kurang. Tapi sebenarnya kalau macam kalau kat JJ itu dia orang panjangkan lagi supaya jadi best. Betul. Dia tak boleh kau bawa macam ni orang tak tengok lah. Tu nak masuk AIT otak kena pandai tu. Okay, Wan. So, itu saja untuk episod kali ni. Sedikit sebanyak dapatlah kita orang dapat sedikit Kena- ilmu dan juga kena basuh. dengan seorang mal kodok yang ada pengalaman menjadi 95. seorang YouTuber. Korang boleh tengok dekat Spotify yang bersiar daripada Spotify akan lambat seminggu. Lambat seminggu pula. Awak yang tak tahu. Memang dah buat dah pun. Lambat seminggu dah. Okey, kalau korang nak tengok Tapi hari Khamis. episod ni pada hari Khamis pada pukul 9 malam dan pada hari Jumaat di YouTube pada pukul 9 malam juga. So YouTube dulu kita post. So YouTube dulu. YouTube dulu. Yang tak bincang dengan aku ni. Sebab Spotify tak ada monetize. Okey. Oh, Spotify apa dia? Tak ada. Ada tapi monetize. Apa punya Nampak host ni? nampak jam. Kau kutip mana ni? tak tahu. So nantikanlah episod ni. Okay. InsyaAllah. See you. Kalau kau nak tengok lagi Mal Kodok, so apa Komen, yang dia komen. cakap oleh Mal Ya, aku Kodok cabar tadi, kau 100,000 video ni. 100 review. Bukan review. View. 100,000 view 100k view lah sebenarnya kita. dengan Subscriber naikkan sikit. Subscriber kita orang 1000. So nantikan part 2. Yes, Okay, guys. betul. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum. See you next time. See ya. Betul kena basuh. Ini kau belum boleh jumpa yang betul-betul basuh ni. Aku boleh basuh banyak tapi takut kena efek kat korang. Tak apa. Boleh. Bukan, takut efek kat korang. Satu takut kecam. Kecam tu yang takut korang tak boleh terima. Kecam sakit.